Salji sedang turun dengan lebat di lebuh raya. Ruang belakang Maybach GLS terasa seperti tin sardin. Saya, yang mengandung 7 bulan, terhimpit pada panel pintu sebelah kanan. Pihak luar saya menekan permukaan yang sejuk membeku. Sudah lama kebas. Pemanas kereta dipasang kuat, bercampur dengan bau minyak wangi murah, minyak dari kaki ayam bungkus, dan bau anjing yang samar dan tidak menyenangkan. Oh, Snowball merengek lagi. Lin Lian, yang duduk di kerusi penumpang, berpaling. Solekan yang sempurna pada wajahnya kelihatan sangat menarik di bawah lampu bacaan malap. Dia memegang seekor anjing teddy coklat kecil yang memakai gaun rendah, mengusap kepalanya dengan lembut. Pasti terlalu sempit di belakang, udara tidak beredar, Snowball ada masalah jantung. Saya tidak berkata apa-apa. Bernafas semakin sukar. Ruang belakang direka untuk 4 tempat duduk eksekutif. Namun, ia disumbat dengan 4 orang dewasa. Mertua suami saya dan abangnya yang seberat 127 kilogram, Lin Dao. Lin Dao duduk dengan kaki terentang luas, sebahagian besar badannya menekan saya. Sikunya sesekali menyentuh perut saya yang membonjol. Sujay, boleh tak buka sedikit tingkap? Saya susah bernafas. Saya cuba mengekalkan suara saya stabil. Lelaki yang memandu itu menjeling saya melalui cermin pandang belakang, keningnya berkerut ketat. Itu suami saya, Sujay. Di luar 10 darjah Celsius di bawah sifar. Awak nak seseorang mati kesejukan? Suara Sujay tidak sabar. Mak dan ayah tak tahan sejuk dan Lin Lian pula lemah. Tahan sajalah, kita akan sampai ke kawasan rehat dalam 2 jam. Tapi Lin Dao asyik menghimpit perut saya. Oh, kakak ipar, Lin Dao bergumam. Mengunyah gula-gula getah dengan kuat, sengaja mendekatkan diri kepada saya. Dengan badan saya ni, apa boleh buat? Kereta ini saiznya macam ni. Mana saya nak kecut? Lagipun, bukan awak ke yang beli kereta ni? Kenapa tak beli van mini masa tu? Ibu Lin Lian memecahkan biji bunga matahari, santai membuang kulitnya ke atas alas lantai kasmir bernilai ribuan ringgit. Dia memutar matanya. Orang bandar memang terlalu manja, mengandung macam bawa telur emas. Dulu masa kita kerja di ladang masa mengandung, bukan duduk dalam kereta mewah jutaan ringgit mengeluh tentang ruang. Saya menarik nafas dalam-dalam. Perut saya bergelora hebat. Maybach GLS ini adalah hantaran perkahwinan saya yang didaftarkan di bawah nama syarikat saya. Sujay berkeras untuk memandunya untuk membuat kesan apabila melawat keluarganya di kampung. Saya hanya bersetuju kerana dia berkata keluarga adik angkatnya, Lin Lian, kebetulan melalui jalan yang sama dan memerlukan tumpangan kerana mereka tidak dapat tiket. Saya segera membantah. Saya mengandung. Saya perlukan ruang. Tetapi Sujay menjawab, Sujay, tak boleh ke awak berhenti jadi kejam? Lin Lian ni macam anak bagi mentor saya. Awak takkan biarkan keluarganya beku di stesen, kan? Kereta ni besar. Kita boleh himpit. Himpitan ini telah berlangsung selama 10 jam. Guk guk guk, anjing teddy dalam pelukan Lin Lian tiba-tiba menjerit. Kukunya mencakar beberapa kesan putih pada konsol tengah kulit asli. Ya Allah, Snowball muntah. Lin Lian menjerit panik, mengelap tempat duduk. Dia mesti mabuk kereta. Terlalu sesak di sini. Dia berpaling kepada Sujay, matanya serta-merta berair. Suaranya bergetar dengan tangisan. Sujay, Snowball tak pernah menderita macam ni. Kalau apa-apa jadi pada dia, saya pun tak nak hidup. Sujay menekan brek. Kereta melambat dengan ganas. Tayar berdecit di atas salji. Terkejut, inersia menarik tali pinggang keledar dengan ketat pada perut saya. Sakit tajam menyebabkan peluh sejuk serta-merta. Ada apa? Bapa Lin Lian menjerit. Sujay memberhentikan kereta ke bahu jalan. Di luar adalah kawasan padang belantara yang gelap gelita. Salji melolong ganas. Dia membuka tali pinggang keledarnya, berpaling dan merenung saya dengan mata beku. Wani, awak keluar. Saya terpaku, menyangka saya salah dengar. Apa awak cakap? Saya kata, awak keluar. Sujay menunjuk ke pintu. Snowball perlukan ruang. Lin Dao pun tak boleh duduk selesa. Kereta terlalu sesak. Anjing pun tak tahan. Darah menyerbu ke kepala saya kemudian surut, meninggalkan anggota badan saya sejuk membeku. Sujay, saya isteri awak. Saya mengandung 7 bulan. Tengok di luar. Saya menunjuk. Ini lebuh raya. Pukul 3 pagi, suhu 10 darjah Celsius. Awak nak saya keluar? Kawasan rehat 8 km di hadapan.
Sujay mengelak pandangan saya, mengeluarkan sebatang rokok dan memutarkannya dengan gugup di tangannya. Awak pakai kot tebal. Setengah jam saja jalan ke sana. Senaman bagus. Bermanfaat untuk bersalin normal. Saya takkan keluar. Saya mencengkam pemegang pintu sehingga buku jari saya menjadi putih. Kalau ada sesiapa yang patut pergi itu mereka. Kakak ipar, macam mana awak boleh jadi kejam sangat? Lin Lien memeluk anjingnya. Matanya berair. Snowball ni nyawa. Dia berbuih di mulut. Awak boleh tengok dia mati. Awak ada bayi. Bukankah awak sepatutnya lebih berbelas kasihan? Seorang manusia boleh jadi kurang penting daripada seekor anjing? Saya marah hingga ke tahap ingin memusnahkan diri. Merenung Sujay, saya bertanya, dalam hati awak, Sujay, saya dan anak saya ini kurang bernilai daripada anjing dia? Sujay seakan-akan terpukul. Dia menampas tereng dengan ganas. Wani, tak boleh ke awak berhenti tak rasional? Siapa kata saya tinggalkan awak? Saya suruh awak jalan ke kawasan rehat dan tunggu saya. Saya akan bawa mereka ke pekan seterusnya untuk menginap. Kemudian saya akan datang balik jemput awak. Saya takkan keluar. Saya menggenggam gigi. Muka Sujay menjadi gelap sepenuhnya. Dia membuka pintunya, berjalan ke kerusi belakang dan menarik pintu saya terbuka. Angin beku menerpa masuk seperti pisau, menyengat muka saya. Dia mencapai ke dalam untuk menarik saya. Jangan sentuh saya. Saya berpegangan pada tali pinggang keledar sekuat hati. Lindau tergelak kecil dari sisi dan tiba-tiba menghulurkan tangan berminyak, menolak saya kuat dari belakang. Keluar, awak lambat. Daya tolakan itu menyebabkan saya hilang keseimbangan dan saya jatuh keluar dari kereta ke tanah keras. Lutut saya terhempas kuat ke tanah beku, salji serta-merta membasahi but saya. Rasa sakit yang tajam menusuk ke perut saya. Bang! Sujay menutup pintu kereta dengan kemas melalui cermin gelap. Saya tidak dapat melihat ekspresinya. Hanya Lin Lien yang menunduk mencium anjingnya. Senyuman sinis terukir di bibirnya. Sujay, buka pintu. Sujay, saya mengetuk tingkap. Suara saya hancur oleh angin. Tingkap terbuka sedikit. Suara dingin Sujay keluar. Jangan buat hal. Renungkan kenapa awak selalu sangat pentingkan diri sendiri. Pergi jalan ke kawasan rehat dan tunggu saya. Ada pemanas di sana. Enjin menderu hidup. Lampu belakang meregang menjadi 2 garis merah menyala dalam badai salji sebelum cepat mengecil dan hilang dalam kegelapan. Dunia menjadi sunyi kecuali angin yang melolong dan bunyi hon trak trailer yang sesekali kedengaran jauh. Saya melutut di salji, memeluk perut saya, merasakan kehidupan hangat di dalam mula bergerak ganas. Telefon saya bergetar sekali di dalam poket. Saya mengeluarkannya. Hanya satu bar isyarat, sebuah mesej WhatsApp dari Sujay. Mesej saya bila awak sampai kawasan rehat. Jangan fikir nak telefon polis. Aib keluarga tak patut dicanang di khalayak ramai. Tak berbaloi sebab hal ni. Jadilah lebih bijak. Saya merenung mesej itu lama. Air mata mengalir di muka saya serta-merta membeku menjadi jalur ais. Selama 3 tahun, saya telah menekan ketajaman saya, menyembunyikan identiti saya dan mengabdikan diri kepada kerja rumah tangga. Percaya saya berkahwin kerana cinta. Saya fikir dia hanya miskin, mungkin sedikit terlalu bangga, tetapi sekurang-kurangnya seorang manusia yang baik. Saya buta. Perut saya kejang lagi. Saya memandang ke atas pada salji yang berpusar. Salji yang indah. Fikir saya, ia akan menanamnya dengan bersih. Ia akan membekukan si bodoh yang mabuk cinta bernama Wani pagi ini. Sejuknya mencengkam tulang. Rasa dingin yang bukan hanya meresap dari kulit saya, tetapi menusuk dari sumsum tulang. Kot tebal saya terasa seperti kertas menentang angin kencang. Ia cepat basah. Saya cuba berdiri, tetapi kaki saya beku, terasa seperti pelumbum. Jatuh tadi mesti mengganggu bayi. Perut bawah saya mengencang bergelombang, seolah-olah tangan di dalam sedang memerah kuat. Saya tidak boleh duduk. Duduk bermakna mati. Suhu badan saya menurun. Kesedaran saya semakin pudar. Saya tahu tanda-tanda hipotermia. Saya memaksa diri berdiri tegak dan memeriksa navigasi. Kawasan rehat terdekat bukan 8 kilometer. Ia 24 kilometer. Sujay menipu. Atau mungkin dia tidak peduli sejauh mana. Dia hanya mahu membuang saya. Bahagian lebuh raya ini baru dibina tanpa pagar di kedua-dua belah. Hanya gunung ganang liar. Pada waktu begini, kereta yang lalu lalang pun jarang. Dan dalam badai salji ini, tiada siapa yang berani berhenti sesuka hati.
Saya mula berjalan selangkah demi selangkah. Salji yang mencair serta-merta membasahi but saya melebihi buku lali. Setiap langkah memerlukan usaha yang sangat besar. Bayi di dalam seolah-olah merasakan krisis ibu dan menggigil hebat. Jangan takut, sayang, saya bercakap. Bibir saya bergetar begitu teruk sehingga suara saya menjadi bisikan samar yang hanya saya dapat dengar. Ibu akan bawa awak pulang. Pulang? Rumah mana? Yang penuh dengan pembohongan, tipu daya, di mana ibu mertua saya membenci saya, di mana saya tidak dapat melahirkan anak lelaki, di mana adik ipar saya secara rahsia menggunakan kosmetik saya, dan di mana suami saya melayan saya seperti mesin ATM. Tidak, itu bukan rumah. Ia adalah lubang pemakan manusia. Demi Sujay, saya telah memutuskan hubungan dengan keluarga saya 3 tahun lalu. Ayah saya menunjuk hidung saya dan memaki. Lelaki yang kamu pilih itu penuh nafsu. Tiada setitik pun kasih sayang sejati. Kamu akan menyesal cepat atau lambat. Apa yang saya katakan masa itu? Ayah cuma memandang rendah orang miskin. Sujay bercita-cita tinggi. Dia akan melayan saya dengan baik. Bercita-cita tinggi? Ya. Menggunakan hantaran perkahwinan saya untuk memulakan perniagaan, menggunakan hubungan saya untuk mendapatkan perjanjian, menggunakan wang saya untuk membeli kereta dan rumah. Dan kemudian, dalam ilusi kejayaan, menyangka saya, seorang suri rumah, lebih rendah daripadanya. Gelombang kontraksi yang teruk melanda saya dan saya mengerang, melutut di salji. Cecair hangat mengalir di paha saya. Air ketuban saya pecah. Atau adakah itu darah? Ketakutan meliputi saya seperti lubang hitam. Saya tidak boleh mati. Anak saya tidak boleh mati. Menggigil, saya mengeluarkan telefon saya. Bateri menunjukkan warna merah 5%. Isyarat terputus-putus. Saya tidak menelefon Sujay. Pada saat itu, namanya membuat saya loya. Saya menatal melalui kenalan saya. Jari saya yang kaku meluncur ke bawah. Hanya ada satu kenalan yang disimpan. Rumah. Itu nombor peribadi ayah saya. Tidak, saya tidak boleh menelefon ayah. Dia ada tekanan darah tinggi. Panggilan seperti ini pada tengah malam boleh menyebabkan insiden. Saya meluncur ke nombor lain. Pak Cik Lee, butler keluarga Shen, lelaki yang memerhati saya membesar dan satu-satunya yang secara rahsia mengikuti kehidupan saya selama 3 tahun ini. Jari saya tergantung di atas skrin, bergetar hebat. Menekannya bermakna mengakui kekalahan, mengakui bahawa 3 tahun ketekunan saya adalah satu jenaka. Saya terjelepuk sepenuhnya di salji. Kesedaran saya mula pudar. Halusinasi berenang di hadapan mata saya. Saya melihat Sujay memeluk Lin Lian dalam kereta hangat, ketawa, mengejek kesengsaraan saya. Saya melihat ibu mertua saya menunjuk saya, memanggil saya ayam mandul. Mengapa? Mengapa orang jahat boleh hidup tenang menikmati segalanya, sementara saya mesti mati di sini di padang belantara yang terpencil ini? Saya tidak rela. Saya tidak mahu mati. Menggunakan sisa-sisa kekuatan saya menekan nombor itu. Berdering. Berdering. Penantian yang lama sebelum talian bersambung. Ia adalah suara yang dalam, tua tetapi cemas. Cik muda. Adakah itu cik muda? Mendengar gelaran itu, air mata saya serta-merta mengalir. Pak Cik Lee, ini saya. Suara saya tersekat-sekat. Cik muda, awak di mana? Apa yang berlaku? Suara Pak Cik Lee serta-merta naik 1 oktav. Saya mendengar langkah kaki yang panik dan bunyi objek jatuh di hujungnya. Saya. Lebuh raya utara berhampiran susuh keluar. Dia buang saya. Saya sangat sejuk. Pak Cik Lee, saya akan mati. Cik muda, bertahan. Jangan tidur. Jeritan Pak Cik Lee berderau melalui penerima, membawa naluri membunuh yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Cari isyarat telefonnya segera. Dapatkan helikopter. Beritahu pasukan keselamatan terdekat. Mereka mesti sampai dalam 5 minit. Cepat. Skrin telefon berkelip. Bateri habis. Skrin hitam. Dunia kembali gelap. Saya meringkuk menjadi bola, meminimumkan kehilangan haba, hanyut dalam kekosongan gelap. Saya mesti hidup. Saya akan membuat mereka membayar. Saya akan membuat Sujay, Lin Lian, semua orang yang memijak saya melutut dan meludahkan apa yang mereka hutang saya dengan faedah. Selepas masa yang tidak diketahui, mungkin 10 minit, mungkin 1 abad, bunyi gemuruh mendekat dari jauh. Ia bukan bunyi enjin kereta biasa, tetapi bunyi menderu yang dalam dan bergema.
Pancaran cahaya yang kuat menembus salji dan angin, diikuti oleh yang kedua, kemudian yang ketiga. Lebih daripada sedozen lampu depan yang menyilaukan menerangi padang belantara seperti siang hari. Konvoi kenderaan hitam memandu melawan arus secara agresif menduduki semua lorong sebelum kereta sempat berhenti. Ramai orang berpakaian kot hitam tergesa-gesa keluar. Cik muda ada di sini, seseorang cepat. Tangga kot awak dengan suhu badan dan balut dia. Ia adalah sepasang tangan yang kasar tetapi hangat. Saya mengenali wajah itu. Pak Cik Lee, butler yang berpakaian kemas, kini dengan rambut kusut dan mata merah. Wani, panggilnya. Suaranya bergetar. Di belakang Pak Cik Lee, seorang lelaki tua bersut mahogani berlari sedikit tercungap-cungap. Dia bersandar kuat pada tongkat. Langkahnya tidak stabil, namun dia bergerak lebih laju daripada sesiapa. Itu ayah saya. Lelaki tua degil yang bersumpah dia tidak akan mengakui saya lagi. Dia melutut di salji, memeluk badan saya yang beku dan bersalji. Wajahnya diukir dengan garisan dalam, berkerut. Ayah lambat. Ayah lambat. Melihat rambut putih ayah saya membuat hati saya sakit sangat, sehingga saya tidak dapat bernafas. Ayah, saya membuka mulut, hanya mengeluarkan hembusan udara putih. Tak apa, tak apa. Tangan ayah saya yang bergetar mengelap darah dari muka saya. Ekspresinya serta-merta berubah dari risau kepada kemarahan dingin. Dia memandang ke arah lelaki di belakangnya. Cari kereta itu. Suaranya seperti syaitan yang bangkit dari neraka. Walaupun kamu perlu terbalikkan jalan ini, cari haiwan itu dan seret dia keluar. Pembalasan. Suite VIP hospital swasta peringkat tinggi. Suhu ditetapkan kepada 24 darjah Celsius. Udara berbau lavender samar, bukan disinfektan. Perkara pertama yang saya lihat apabila bangun adalah kilauan berulang chandelier kristal di siling. Dia sudah sedar. Cik muda, awak sudah sedar. Pak Cik Lee, yang telah menjaga di sisi katil saya, berseru gembira. Saya menggerakkan jari-jari saya, memerhatikan IV di tangan kiri saya. Tangan kanan saya digenggam erat oleh ayah saya. Dia tertidur di kerusi berlengan di sisi katil. Keningnya masih berkerut, tetapi dia tidak melepaskan genggaman tangannya. Mendengar pergerakan itu, ayah tersentak bangun. Wani, mana yang sakit? Perut awak ke? Dia berdiri panik, ingin menekan butang panggilan, ingin memeriksa dahi saya, benar-benar kelam kabut seperti kanak-kanak. Tekak saya kering. Bayi okey. Saya selamatkan dia. Mata ayah saya merah, rahangnya ketat. Doktor berkata, jika mereka membawa awak 10 minit kemudian, atau jika awak tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk hidup, ia akan menjadi 2 pengebumian. 2 pengebumian. 4 perkataan itu menusuk ke otak saya. Saya teringat kejadian di salji. Mata Sujai yang tidak peduli, senyuman puas Lin Lian, dan anjing berharga itu, haiwan itu. Ayah menarik nafas dalam, dadanya berombak ganas. Saya sudah hantar orang untuk dapatkan dia. Saya akan patahkan kedua-dua kakinya. Saya akan buat dia merangkak di salji sepanjang hayatnya. Saya membalas genggaman tangan ayah saya. Kekuatan saya lemah, tetapi genggaman saya kuat. Jangan dapatkan dia. Ayah terpaku, kemudian meletus marah. Wani, awak masih melindunginya. Dia cuba bunuh awak. Awak sudah gila ke? Saya tidak melindunginya. Saya memaksa diri untuk duduk. Ekspresi saya tenang yang menakutkan. Saya melihat pantulan saya di cermin. Bibir pucat retak, sedikit kesan radang dingin di pipi saya. Wani yang pemalu, patuh, yang menelan setiap penghinaan demi cinta, telah mati di salji. Patahkan kakinya terlalu mudah untuk dia. Suara saya lembut, tetapi setiap perkataan jelas. Apa yang paling dia peduli? Wajah, wang dan statusnya yang diisytiharkan sendiri sebagai ahli perniagaan yang berjaya. Saya mahu dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana semua yang dia miliki bertukar menjadi debu sedikit demi sedikit. Saya mahu dia jatuh dari awan ke lumpur, mengemis seperti anjing tetapi tanpa peluang untuk mengibas ekornya. Ayah memandang saya seolah-olah bertemu anaknya buat kali pertama. Selepas jeda yang panjang, dia mengeluh dan duduk. Matanya penuh dengan kasihan dan bangga. Bagus. Awak darah daging saya, anak Wani Shen. Apa sahaja yang awak mahu lakukan, semua sumber keluarga Shen ada di tangan awak. Saya menghulurkan tangan saya. Pak Cik Lee segera menyerahkan telefon saya. Dicas penuh. Ada lebih sedozen panggilan tidak dijawab, semuanya dari Sujay dan beberapa mesej WhatsApp dari jam 4 pagi hingga 10 pagi.
4:15 pagi, belum sampai lagi, berhenti merajuk dan hubungi saya balik. 4:40 pagi, Wani, awak dah melampau, jangan risaukan mak dan ayah pasal ni sepanjang cuti. 6 pagi, saya datang jemput awak. 7:30 pagi, tak nampak awak. Awak tumpang orang lain ke? Kalau dah pergi, sepatutnya cakap. Tak sopan betul. 9:10 pagi, awak di mana sebenarnya? Kalau tak balas mesej, saya akan marah. Kalau awak berani telefon parents awak untuk mengadu, kita bercerai. Mesej terakhir dihantar sebentar tadi, 10 pagi, baiklah, awak hebat. Ubah had pada kad sekunda tu. Kawasan rehat teruk ni ada barisan panjang nak isi minyak saja. Saya nak makan di pekan sebelah. Kad tak berfungsi. Membaca mesej-mesej ini, saya hampir ketawa. Dia masih fikir saya isteri kecil yang akan merajuk dan kemudian kembali dengan patuh untuk meminta maaf. Dia tidak tahu dia baru saja terpijak ranjau. Pak Cik Lee, saya mendongak. Ya, Cik Muda, perintah awak, Pak Cik Lee menunduk sedikit. Perkara pertama, saya menunjuk potong semua kad subsidiari yang Sujay ada, termasuk kad hitam tanpa had itu dan setiap akaun keluarga yang dikaitkan dengan e-dompetnya serta-merta. Faham? Pak Cik Lee mengeluarkan tabletnya, jari-jarinya menari di atas skrin. Selesai. Saya sudah memberitahu bank untuk membekukan mereka. Alasan? Pemegang kad disyaki mencuri. Disyaki mencuri. Ayah mengangkat kening. Bagus. Perkara kedua. Pandangan saya menjadi lebih dingin. Maybach GLS itu didaftarkan atas nama saya. Aktifkan sistem sambungan jauh. Saya mahu kunci kereta itu sekarang. Tidak tengok masa. Senyuman kejam terukir di bibir saya. GPS tunjukkan dia di mana. Pak Cik Lee memeriksa. Dia di pekan keluarga Wang, kira-kira 80 km dari tempat kejadian, di luar sebuah kedai makan desa. Tunggu 10 minit, kata saya. Tunggu sehingga mereka selesai makan dan bersedia untuk pergi. Kemudian kunci enjin dan aktifkan mod penggera penuh. Bayangkan Sujay, selepas makan kenyang dengan kekasih dan keluarganya dalam badai salji ini, bersedia untuk memandu pulang ke kampung untuk menunjuk-nunjuk, hanya untuk mendapati keretanya tidak boleh dihidupkan. Bukan itu saja, tetapi ia menjerit seperti orang gila. Dan di pekan terpencil itu, tiada tempat untuk membaikinya. Juga, saya menambah, beritahu pemilik kedai makan itu. Beritahu dia kad tidak akan lulus dan pastikan dia melayan tetamunya dengan bersemangat. Pastikan mereka tidak lari dari bayar bil. Ayah mendengar, kemarahannya perlahan-lahan hilang, digantikan dengan pandangan penghargaan. Itu baru langkah pertama. Saya bersandar pada bantal, menutup mata. Keadaan Sujay yang akan datang terlintas di fikiran saya. Ini baru permulaan. Sujay, permainan ini baru bermula. Kali ini saya yang memandu, walaupun baru gear pertama. Telefon saya bergetar. Sebuah mesej dari bank. Kad subsidiari anda berakhir dengan 8,888 telah ditolak di kedai makan Desa Fatis di Pekan Keluarga Wang untuk RM860. Alasan, akaun dibekukan. Saya membuka mata. Pandangan saya sangat jelas. Waktu pertunjukan, harga kesombongan. Di unit rawatan khas hospital, saya bersandar pada bantal lembut sambil memegang tablet yang diserahkan oleh Pak Cik Lee. Skrin memaparkan beberapa suapan berpecah. Satu adalah monitor dalam kereta masa nyata Maybach GLS. Satu lagi adalah trajektori GPS kereta. Yang terakhir adalah rakaman pengawasan dari luar kedai makan Desa Fatis. Pak Cik Lee telah mengaturkan seseorang untuk menjaga restoran itu dan pemiliknya rela berkongsi akses kamera pintu masuk. Di skrin, Sujay memimpin keluarga Lin Lean ke kedai makan dengan penuh kemegahan. Kerana badai salji telah menutup lebuh raya, kawasan rehat berdekatan sudah penuh sesak. Mi segera pun habis dijual. Mereka terpaksa keluar dari lebuh raya dan membelok ke pekan keluarga Wang, 80 km jauhnya. Sial cuaca ni. Malangnya, suara Sujay mengeluh dari monitor sambil dia membersihkan salji dari kotnya dan dengan berhati-hati menarik kerusi untuk Lin Lean. Lin Lean, cepat duduk. Tempat ni mungkin buruk, tapi sekurang-kurangnya ada makanan panas. Maaf terpaksa susahkan awak. Lin Lean mengernyitkan muka, mengelap kerusi 3 kali dengan tisu basah sebelum dengan enggan duduk, masih memegang anjing Teddy yang baru saja muntah di dalam kereta.
Snowball nampaknya demam, rengitnya, memuncungkan bibir, badannya sangat panas. Kita kena bagi dia sup tulang nanti untuk kuatkan dia. Tiada masalah, bos, Sujay melambai besar. Bawa keluar hidangan khas awak yang paling mahal, 2 bahagian untuk setiap satu. Daging babi panggang, sup ayam, tulang rusuk kambing dan dapatkan mangkuk bersih berasingan untuk anjing ni. Ibu bapa dan abang Lin Lien Lindau juga duduk. Lindau serta-merta meminta minuman ringan sebaik sahaja masuk dan meletakkan kakinya yang bersalji ke kerusi bersebelahan. Sujay sangat bertimbang rasa, Ibu Lin Lien berseri-seri. Tak macam Wan itu, selalu muka masam, macam semua orang berhutang duit dengan dia, buang dia di jalan tadi memang puas hati. Sujay ketawa dingin, menuang teh panas untuk Lin Lien. Jangan sebut pasal dia pembawa sial. Dia cuma perlukan pengajaran. Dia fikir mengandung buat dia jadi ratu. Bila dia dah beku sepenuhnya, dia akan merayu saya untuk balik jemput dia. Saya melihat skrin, mengetuk jari saya perlahan di tepi. Tolonglah Sujay, awak mesti lupa. Awak masih perlukan saya untuk bayar makan ni. Tidak lama kemudian, makanan tiba. Lindau menyerang tulang rusuk kambing seperti sudah setahun kelaparan, mengunyah dengan kuat, memercikkan minyak ke mana-mana. Anjing itu, Snowball, juga menjilat daging ayam berperisa durian terus dari meja. Makan malam berlangsung selama sejam penuh. Apabila tiba masa untuk membayar, pemilik menghampiri dengan bil, senyuman lebar di wajahnya. Semua sekali RM860, tuan-tuan. Murah sangat. Sujay sengaja meninggikan suaranya untuk kelihatan murah hati di hadapan keluarga Lin Lien. Kos sara hidup di sini rendah. Baiklah, tak perlu pulangan. Dia dengan gaya mengeluarkan kad hitam dari dompetnya, kad yang saya berikan kepadanya dengan had RM2 juta khusus untuk perbelanjaan harian dan mengekalkan imej CEO-nya. Pemilik mengambil kad itu dan melirikkannya pada mesin pos. Bunyi bip keras tanda ralat kedengaran. Pemilik mengerutkan kening. Tuan, kad ini tidak boleh digunakan. Ia menyatakan dana tidak mencukupi atau telah dibekukan. Mustahil. Sujay meninggikan suara. Ini kad hitam tanpa had. Mesin awak rosak ke? Leret lagi. Pemilik dengan sabar meleretnya lagi. Transaksi gagal. Beberapa saat sunyi yang terkejut menyusul. Mata keluarga Lin Lien semua tertumpu pada Sujay. Lindau, dengan separuh ketul daging masih di mulutnya, bergumam tidak jelas, Sujay, awak tak pokai kan? Wajah Sujay serta-merta bertukar warna hati. Jangan cakap bukan-bukan, ini mesti penyelenggaraan sistem bank. Dia dengan panik menyumbat kad hitam itu kembali ke dompetnya dan mengeluarkan kad kredit lain. Leret yang ini Platinum Bank Chase. Ini juga kad subsidiari saya, Bip. Satu lagi kegagalan, peluh mula menitik di dahi Sujay. Dia dengan panik mengosongkan dompetnya, mengeluarkan setiap kad, debit, kredit, malah kad hadiah satu demi satu. Semuanya adalah kad subsidiari yang saya keluarkan kepadanya atau akaun keluarga yang dikaitkan dengan nombor telefon saya. Bip bip bip. Setiap bunyi ralat adalah tamparan keras terus ke muka Sujay. Ekspresi pemilik mengeras dan nadanya hilang keperamahannya. Tuan, awak sudah cuba 7 atau 8 kad. Tiada satu pun yang berfungsi. Kami menjalankan perniagaan kecil di sini. Kami tidak membuat kredit. Kalau awak tidak boleh bayar, kenapa buat pertunjukan besar-besaran tadi? Pelanggan di meja berdekatan menjeling sinis, berbisik dan menunjuk. Bukankah itu Encik Sujay? Apa dia buat sampai kena halau? Mungkin memandu kereta isterinya untuk menunjuk-nunjuk dan tertangkap. Keluarga tu pun nampak tak betul, bawa anjing dan buat sampah. Siapa kata saya tak ada duit? Sujay menjerit dalam malu. Dia mengeluarkan telefonnya. Saya akan guna e-dompet. E-dompet mesti berfungsi. Dia membuka kod QR pembayaran dan menyerahkannya. Pengimbas berbunyi bip. Satu pop-up merah muncul di skrin telefonnya. Transaksi melibatkan risiko tinggi. Akaun telah dihadkan. Tanda seru merah itu kelihatan seperti seringai mengejek. Bapa Lin Lien menghempaskan penyepitnya ke meja. Wajahnya gelap. Awak jemput kami makan. Lepas tu buat kami tengok awak malukan diri macam ni. Kalau awak tak mampu, sepatutnya cakap saja. Kami bukan tak ada duit, tapi ni memalukan. Ibu Lin Lien memutar matanya dan bergumam perlahan. Dia cakap bangga buat 1 juta setahun, tapi nak bayar makan malam pun tak mampu. Lin Lien, walaupun dalam hati tidak gembira,
mengekalkan pesona pasangannya yang memahami. Dia mengetap gigi, mengeluarkan telefonnya sendiri dan mengeluh. Lupakan saja, lupakan saja. Mesti ralat sistem. Bos, charge saja saya punya. Sujay, awak boleh bayar balik saya nanti. Saljini tak berhenti-henti. Sujay berdiri kaku, mukanya merah seperti ubi bit rebus, berharap dia boleh tenggelam ke dalam lantai. Maruah lelakinya hancur berkeping-keping pada ketika itu. Dan ini baru permulaan. Di bilik hospital, saya ketawa dingin dan memberitahu Pak Cik Lee, makan malam patut sudah selesai. Masa untuk biar kereta tu bersenam sikit. Pak Cik Lee mengangguk dan menekan butang maya. Skrin beralih kepada monitor kenderaan, kumpulan Sujay berjalan keluar dari restoran kelihatan seperti pelarian. Lin Lien masih mengeluh tentang kehilangan muka. Sujay, dengan wajah muram, berjalan ke Maybach dan mencapai pemegang. Bip bip bip. Sebaik sahaja tangannya menyentuh pemegang, kereta itu mengeluarkan penggera yang memekakkan telinga, begitu kuat sehingga bergema ke seluruh pekan. Sujay melompat ke belakang, dengan panik, menekan butang buka kunci pada kunci fobnya. Tiada apa-apa. Dia menekan lagi, penggera tidak berhenti. Ia menjadi lebih panik, lampu bahaya berkelip seperti lampu strop. Apa benda ni? Kereta ni kena rasuk ke? Lindau menjerit, menutup telinganya. Sujay berpeluh teruk, cuba menggunakan kunci mekanikal untuk membuka pintu, hanya untuk mendapati silinder kunci telah dilumpuhkan secara elektronik. Sial, sial, dia menendang tayar dengan ganas. Ada apa dengan barang buruk ni? Pada ketika itu, radio kereta secara automatik dihidupkan, mengeluarkan mesej sistem robotik yang dingin dengan kelantangan maksimum. Amaran, kenderaan disyaki menduduki secara haram. Program kunci jauh diaktifkan. Kembalikan kenderaan segera. Sistem penggera akan secara automatik menghubungi polis dalam 30 saat. Sujay terpaku. Keluarga Lin Lien juga terpaku. Menduduki secara haram? Lin Lien memandang Sujay dengan tidak percaya. Bukan ke kereta ni awak punya? Wajah Sujay serta-merta pucat lesi. Dia tahu kereta siapa itu, tetapi dia tidak pernah menyangka saya akan sebegini tegas, sebegini pantas. Wani, dia meludah nama saya, akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan di matanya. Awak gila ke? Apa yang awak buat ni? Dia dengan panik mengeluarkan telefonnya, berniat untuk menelefon saya, tetapi saya sudah menyekatnya. Bos! Sujay berpaling, menjerit ke arah pemilik kedai makan yang kini duduk di luar memecahkan biji, memerhatikan sandiwara itu berlaku. Boleh saya pinjam pengecas atau telefon? Apa-apa saja. Maaf. Pemilik itu berkata dengan dingin. Kami tidak meminjamkan barang. Lagipun, kereta awak terlalu bising. Mengganggu perniagaan saya. Alihkan atau saya akan telefon polis. Salji semakin lebat. Penggera menjerit tanpa henti, pengawal yang tidak kenal lelah mengisytiharkan penghinaan Sujay. Semakin ramai penduduk pekan berkumpul, menunjuk dan berbisik. Tengok lelaki tu. Berpakaian kemas. Mungkin curi kereta isterinya untuk menunjuk-nunjuk. Kantoi. Keluarga tu pun nampak tak elok. Bawa anjing dan buat sampah. Bisikan-bisikan ini adalah jarum menusuk telinga Sujay. Dia sangat mementingkan maruah di atas segalanya. Kini dia merasa seperti dirobek dan tanpa berat. Sujay, apa yang berlaku? Bibir Lin Lien menjadi kebiruan sambil dia meringkuk menjadi bola, memeluk anjingnya yang menggigil. Berapa lama kita kena berdiri di sini? Snowball hampir beku. Boleh tak kita pandu kereta ni atau tidak? Ibu Lin Lien menghentak kakinya, jelas jengkel. Kalau tak boleh pandu, telefon trak tunda. Nak biar keluarga saya semua beku ke di luar ni? Sujay mengetap gigi, hampir menghancurkan kunci keretanya. Dia tidak dapat mengakui isterinya menguncinya keluar, jadi dia mereka cerita. Komputer dalam kereta dijangkiti virus. Kerosakan sistem. Saya akan telefon trak tunda. Dia mengeluarkan telefonnya dan mendail nombor bantuan tepi jalan. Hello, ini pusat penyelamat syarikat insurans XYZ. Saya di pekan keluarga Wang berhampiran lebuh raya. Kereta saya rosak. Hantar trak tunda segera. Saya pelanggan VIP. Sujay menjerit ke dalam telefon, cuba menuntut kembali sedikit maruah. Sila tunggu, tuan. Boleh sahkan nombor plat anda? GA888. Betul ke? Ya, tepat sekali. Maaf, tuan. Suara khidmat pelanggan itu manis tetapi dingin.
Sistem menunjukkan bahawa pemilik kenderaan, Cik Wanishen, baru saja membatalkan semua kebenaran bantuan tepi jalan untuk kenderaan ini dan menambah nota khas. Kenderaan ini dianggap dicuri. Kami menolak sebarang perkhidmatan tunda yang diminta oleh sesiapa selain daripada pemilik berdaftar. Kami tidak boleh menghantar truk untuk anda. Apa? Mata Sujai hampir terkeluar. Saya suaminya. Kami sudah berkahwin. Saya minta maaf tuan. Sistem hanya mengenali kebenaran pemilik. Kami menasihati anda untuk menghubungi pemilik atau membuat laporan polis. Klik, talian terputus. Sujai berdiri di salji memegang telefonnya seperti orang bodoh. Saya mendengar seluruh perbualan melalui mikrofon kereta dan tidak dapat menahan ketawa di bilik hospital. Sujai, awak selalu memanggil saya orang tak guna yang bergantung pada keluarga, mengatakan awaklah tiang seri. Kini tiang seri telah patah dan awak tidak dapat memanggil truk tunda pun. Lindau menyelinap mendekat. Bila truk tunda nak sampai Sujai? Wajah Sujai pucat lesi. Saya tak tahu. Perkhidmatan tunda kata salji terlalu lebat. Mereka tak boleh lalu. Jadi kita buat apa? Lin Lian menjerit. Kita tak boleh jalan balik. Lebih 96 km ke bandar. Sujaya memandang kereta mewah itu yang masih membunyikan penggera dengan pandangan jahat di matanya. Kalau tak boleh pandu, kita naik bas. Ada stesen bas di Pekan. Kita naik bas balik ke bandar dulu dan saya akan cari orang untuk uruskan kereta ni bila kita balik. Kumpulan itu tiada pilihan melainkan menyeret bagasi mereka dan berjalan ke stesen bas. Lin Lian, memakai kasut tumit tinggi 10 cm, tidak dapat berjalan di salji. Dia terseliuh setiap 2 langkah, menjerit kesakitan. Sujai, dukung saya, kaki saya patah. Dia menangis. Sujai yang sendiri kesejukan terpaksa mendukung Lin Lian yang seberat 50 kg sambil juga memikul beg barangan tempatan yang diletakkan oleh ibu Lin Lian kepadanya. Lin Dao, lelaki gagah, berjalan dengan tangan kosong tetapi tidak pernah menawarkan bantuan, hanya mengeluh kelaparan. Mereka akhirnya sampai ke stesen bas Pekan yang usang. Tiada bilik menunggu VIP, hanya dewan tiket yang dipenuhi bau peluh, asap dan bau kaki. 5 tiket ke bandar. Sujai mengeluarkan telefonnya untuk membelinya. Tiada anjing dibenarkan dalam bas, kata kerani tanpa memandang ke atas, menunjuk notis di dinding. Haiwan peliharaan dilarang melainkan dengan dokumen yang sesuai dan dalam sangkar yang diletakkan di dalam ruang bagasi. Ruang bagasi, Lin Lian serta-merta meletup, melupakan sakit kakinya dan bergegas ke tingkap. Ruang tu sejuk beku. Awak cuba bunuh Snowball saya ke? Dia anjing Teddy Baketulen. Dia lebih berharga daripada nyawa awak. Kerani memutar matanya dan meludah kulit biji bunga matahari ke lantai. Terima atau jangan. Kalau tak nak naik, berambus. Lin Lian menggeletar dengan kemarahan. Cukup, Sujai menjerit tidak sabar. Pukul berapa ni dan awak masih buat masalah? Sumbat anjing tu dalam beg awak dan seluduk masuk. Lin Lian menangis teresa-esak, menjeling muka Sujai yang bengis dan tidak berani membantah lagi. Dia menyumbat anjing kotor itu ke dalam beg berjenama, menutup zip, meninggalkan hanya lubang kecil untuk bernafas. Mereka membeli tiket untuk bas seterusnya, sebuah bas lama berwarna kuning. Tingkapnya tidak ditutup rapat, angin masuk ke mana-mana. Kabinnya padat dengan pekerja migran yang pulang ke rumah. Lorong pun penuh dengan orang berdiri. Kumpulan Sujai tidak mempunyai tempat duduk yang ditetapkan, berhimpit di sudut belakang. Di sebelah mereka, seorang lelaki besar menanggalkan kasutnya dan duduk bersila di atas gulungan tilamnya. Bau tajam menusuk hidung saya seperti tumbukan. Lin Lian tercekik, hampir muntah. Tahan sajalah, Sujai bergumam gelap, membongkok lehernya, cuba menggunakan kolarnya untuk menghalang angin. Dia mungkin tidak pernah menderita seperti ini sepanjang hidupnya. Sejak mengahwiniku, dia hanya tahu kereta mewah dan hotel 5 bintang. Dia sudah lama melupakan rasa kehidupan di bawah. Bas mula bergerak, berderak seperti roller coaster. Telefon Sujai bergetar tanpa henti. Pasukan peguam ayah saya telah mula bekerja. Bank membekukan akaun. Syarikat amanah menolak permintaan penebusan. Email syarikat, notis penggantungan jawatan pengurus besar Sujai. Kerana isyarat yang lemah, mesej-mesej datang secara sporadis, ada yang tidak berjaya dihantar. Sujai hanya melihat satu. Peringatan bayaran kad kredit tertunggak. Dia tiada fikiran untuk itu sekarang. Kepalanya dipenuhi dengan kebencian terhadap saya.
Dia mengeluarkan telefonnya dan menghantar satu lagi mesej WhatsApp kepada saya, kali ini lebih bijak menggunakan akaun samaran. Catatan itu berbunyi, "Saya Sujay, terima saya. Urusan mendesak." Saya menerima permintaan rakan. Detik berikutnya, mesej suara dia membanjiri masuk. "Wani, awak sakit ke? Apa maksud kunci kereta? Awak nak bunuh kami. Saya beritahu awak, buka kunci kereta tu segera dan pindahkan saya 50,000. Saya tak boleh naik bas buruk ni. Saya nak sewa kereta. Jangan fikir, awak boleh kawal saya cuma sebab awak mengandung. Bila saya balik, kita belum selesai. Awak minta maaf sekarang atau perkahwinan ni berakhir." Dia menderu ke dalam perakam suara. Latar belakang dipenuhi bunyi enjin bising dan perbualan orang lain. Dia kedengaran sangat menyedihkan. Mendengar mesej-mesej ini, saya tidak merasa sebarang emosi. Malah, saya mendapati ia agak melucukan. Malah sekarang, dia masih berlagak, berpegang teguh pada maruahnya sebagai ketua keluarga. Dia masih fikir saya isteri yang lemah yang hanya akan menangis dan merayu dia pulang ke rumah. Saya menekan ke kunci suara dan membalas dengan dingin. "Sujay, ya, kita memang sudah selesai dengan perkahwinan ni. Saya sudah minta peguam saya sediakan dokumen perceraian. Mengenai kita belum selesai." Saya berhenti seketika, memerhatikan kepingan salji melayang di luar tingkap. "Awak betul. Kita belum selesai. Pembalasan awak baru bermula." Selepas menghantar, saya menyekatnya lagi. Bas bergelut melalui badai salji. Sujay mengamuk di dalam bas, membaling telefonnya, hampir mengenai lelaki besar di sebelahnya yang menarik kolar bajunya dan hampir memukulnya. Lin Li En menangis di sudut. Anjing itu menyalak di dalam beg dan ibu Lin Li En memaki Sujay kerana tidak berguna. Saya melihat GPS perlahan-lahan mendekati sempadan bandar, senyuman dingin terukir di bibir saya. "Selamat datang kembali, Sujay. Selamat datang kembali ke realiti. Awak fikir sampai ke bandar bermakna sampai ke rumah? Tidak. Di situlah neraka sebenar yang saya sediakan untuk awak menanti." Selepas 5 jam perjalanan yang menggoncangkan, bas akhirnya tersentak ke terminal bas bandar pada jam 8 malam. Apabila rombongan Sujay turun, mereka tidak dapat dikenali lagi. Kot Kasmir Sujay berkedut seperti kain buruk, comot dengan hingus seseorang, solekan Lin Li En rosak. Separuh bulu mata palsunya hilang, menyebabkan dia kelihatan seperti hantu. Lin Dao begitu lapar sehingga matanya hijau. Dia merampas hotdog seorang penjual jalanan terus dari panggangan, hampir mencetuskan pergaduhan. Akhirnya, Sujay mengeluh, melihat lampu bandar yang dikenali dengan rasa lega, selepas bencana. Dalam fikirannya, selagi mereka pulang ke rumah, semuanya akan terkawal. Rumah itu adalah banglo ultra mewah di kawasan utama pusat bandar, Cloud Top Estate. Ia adalah salah satu aset yang ayah saya berikan sebagai hantaran perkahwinan, bernilai 80 juta ringgit. Tetapi untuk melindungi ego Sujay yang rapuh, saya selalu mendakwa kami membelinya bersama. Walaupun hanya nama saya pada geran, saya memberinya satu set kunci penuh dan akses cap jari tahap tertinggi. Ini menyebabkan dia percaya rumah itu benar-benar miliknya. "Jom balik rumah." Sujay memanggil 2 teksi, keyakinannya sedikit pulih. "Saya perlukan mandi air panas dan kemudian kita akan pesan hotpot untuk membersihkan nasib buruk ni." Mata Lin Li En bersinar apabila dia mendengar Cloud Top Estate. Dia selalu mendengar tentang banglo Sujay dan ingin melihatnya, mungkin juga menuntut haknya. 30 minit kemudian, teksi berhenti di luar pintu pagar besar Cloud Top Estate. Pengurusan harta tanah di sini sangat ketat. Kenderaan bukan pemilik dilarang masuk. Sujay membayar tambang dan memimpin keluarganya ke pintu utama dengan kepala terangkat. "Sujay, komuniti ni memang hebat." Lin Dao berkata, terpegun. "Pintu pagar ni lebih tinggi dari Dewan Daerah kita." "Itu kerana ini adalah komuniti villa terbaik di bandar." Sujay meluruskan tali lehernya, mendapatkan kembali sedikit rasa keunggulan. "Orang yang tinggal di sini adalah golongan elit. Jangan bising bila kita masuk. Jangan malukan saya." Dia menghampiri pengimbas akses dan dengan cekap meletakkan ibu jarinya di atasnya. Biasanya sebaik sahaja dia melepaskan jarinya, pintu berat yang bertatah paku tembaga akan terbuka secara automatik dan pengawal akan memberi hormat, berkata, "Selamat petang, Encik Sujay." Tetapi hari ini, beep. Pengesahan cap jari gagal. Lampu merah berkelip. Sujay mengerutkan kening. Dia cuba jari lain. Beep. Gagal lagi. Dengan degil, dia cuba ke semua 10 jarinya.
Semuanya merah. Sial. Mesin ni pun mesti beku juga. Sujay menendang tiang pintu dengan kecewa. Tiba-tiba, pintu pondok pengawal terbuka. Yang keluar bukan pengawal muda yang biasanya tunduk kepada Sujay, tetapi seorang lelaki tinggi lampai, 182 cm, memakai jaket taktikal hitam dan cermin mata hitam. Unit keselamatan keluarga Shen A1. Saya mendengarnya berkata melalui monitor, Z1 ada di sini. Hati saya menjadi tenang. Siapa awak? Suara A1 keras seperti bijih besi. Sujay seketika terintimidasi oleh aura itu, tetapi cepat menjadi marah. Awak baru, awak tak kenal saya pun. Saya pemilik di sini. Ada apa dengan pintu ni? Buka. Pemilik, A1 dengan dingin mengimbasnya, memegang tablet dan membandingkannya dengan senarai. Awak Sujay ke? Awak Sujay ke? Bukan. Memandangkan awak tahu siapa saya, cepat buka pintu. Sujay membengis menunjuk hidung A1. Saya akan adu pada pihak pengurusan. Saya akan pastikan awak dipecat esok. Lin Lian menyertai. Ya, pengurusan jenis apa yang awak jalankan ni? Awak biar pemilik tunggu di luar. Nak kami laporkan awak kerana menahan bayaran Persatuan Penduduk. A1 kekal tanpa ekspresi, mengambil file folder dari belakangnya dan memegang sehelai kertas. Dengan suara yang tidak kuat, tetapi membelah udara dengan jelas, dia membaca, menurut arahan terbaru Cik Wani Shen, Encik Sujay telah dikeluarkan dari senarai penduduk. Hartanah ini adalah aset peribadi tunggal Cik Wani Shen dan semua hak penggunaan telah dibatalkan. Ringkasnya, ini bukan rumah awak. Awak tiada hak untuk masuk. Ayat ini menyambar Sujay seperti panahan petir, meninggalkan dia rentung. Awak menipu. Sujay menderu. Ini rumah perkahwinan saya. Wani dan saya suami isteri. Awak faham harta bersama perkahwinan. Saya ada hak untuk tinggal di sini. Harta bersama perkahwinan, bibir A1 terukir senyuman mengejek. Peguam Cik Shen telah mengemukakan bukti. Hartanah ini dibeli sepenuhnya sebelum perkahwinan dan didaftarkan sepenuhnya atas nama Cik Shen tanpa sebarang penambahan nama awak. Secara undang-undang, ini tiada kaitan dengan awak. Tambahan pula, Awan menunjuk ke arah kamera tersembunyi di atas. Cik Shen telah menetapkan bahawa jika awak cuba memaksa masuk, kami dibenarkan untuk memanggil polis atas tuduhan menceroboh dan gangguan awam. Sujay benar-benar patah semangat. Janji-janji yang dibuatnya di hadapan keluarga Lin Lian serta-merta menjadi tamparan hebat pada wajahnya sendiri. Ini mustahil. Wajah Lin Lian pucat, berpaling kepada Sujay. Sujay, bukankah awak kata awak beli rumah ni? Bukankah awak kata awak menyokong wanita tu? Macam mana ia jadi milik dia? Ibu Lin Lian akhirnya bertindak balas, menjerit. Sujay, awak penipu. Bukankah awak bos besar? Rupa-rupanya awak cuma lelaki simpanan. Sujay berdiri di situ, tidak dapat mempertahankan diri, wajahnya ungu. Jiran-jiran yang masuk dan keluar dari kompleks berhenti, memerhatikan kumpulan itu seperti badut. Bukankah tu Encik Sujay? Kenapa dia dikunci keluar? Saya dengar dia hidup menumpang isterinya dan dihalau oleh isterinya. Sekarang dia cuba bawa keluarga kekasihnya masuk ke rumah isteri asalnya. Betapa tidak tahu malunya. Bisikan-bisikan mengelilingi Sujay seperti lalat. Dia memandang pintu pagar yang tertutup. Satu-satunya laluannya ke golongan atasan masyarakat. Kini laluan itu ditutup. Wani, keluar sini. Sujay menyerbu ke arah kamera seperti orang gila, meninggalkan semua kepura-puraan maruah. Dia mencengkam pagar besi dan menggoncangnya dengan ganas. Awak tak boleh buat saya macam ni. Berapa banyak yang saya korbankan untuk keluarga ni. Kenapa awak halau saya keluar? Saya nak jumpa awak. A1 mengerutkan kening dan bercakap ke radionya. Kapten, ada gangguan. Bersihkan kawasan. Detik berikutnya, 4 pengawal keselamatan yang sasa turut bergegas keluar. Tanpa sepatah kata, mereka menangkap Sujay dan Lindau dan menyeret mereka keluar seperti anjing mati. Lepaskan saya. Awak berani pukul saya akan telefon polis. Sujay meronta ganas, terlucut sebelah kasutnya. Beg saya, anjing saya. Lin Lian ditolak dan jatuh ke salji. Beg yang dipegangnya terbuka dan anjing Teddy kecil itu jatuh keluar, mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Pergi dari sini. A1 berkata, berdiri di tangga dan membersihkan tangannya. Cik Shen berkata, jangan kotorkan hartanahnya. Bang, pintu pagar dihempas tutup. Sujay.
Berdiri di atas asfalt beku dengan hanya 11 token, memandang banglo yang tidak dapat dicapai dan akhirnya rebah ke tanah, melolong dalam keputusasaan, tangisannya bergema jauh ke malam musim sejuk. Saya memerhati monitor, dengan tenang menghirup air panas saya. Itu belum apa-apa. Itu cuma menghalau awak keluar dari syurga yang bukan milik awak. Seterusnya, saya akan meratakan bukit kecil yang awak sangka milik awak. Pak Cik Lee. Saya meletakkan cawan saya, pandangan saya seperti pisau. Beritahu orang di kampung, sudah tiba masanya untuk memulakan operasi di sana, biar ibunya pun ada sedikit keseronokan. Pak Cik Lee tersenyum samar, matanya bersinar dengan kegembiraan. Faham, Cik Muda. Persembahan diteruskan. Bunga api meletus di luar tingkap, walaupun bukan malam tahun baru. Bunga api itu indah, neraka di bumi. Pukul 2 pagi. Sebuah motel murah di pinggir bandar. Tempat ini tiada kawalan iklim Cloud Top Estate. Hanya bau disinfektan murah bercampur dengan permaidani berkulat. Bunyi tandas di sebelah bergemuruh dan sumpah seranah lelaki mabuk kedengaran dari koridor. Saya memerhati telefon Sujai pada monitor. Walaupun saya menyekatnya, dia telah mendayakan fungsi perkongsian lokasi keluarga dan pengawas atas desakan kuat saya. Dia mungkin terlupa bahawa saya adalah pentadbir. Melalui kebenaran mikrofon telefonnya, saya dapat mendengar kekacauan dengan jelas. Tempat sampah apa ni? Cadar lembab. Lin Li En menjerit, suaranya penuh panik. Dan kutu, Sujai, tengok, saya penuh gigitan. Tahan sajalah, Lin Li En, suara Sujai kedengaran sangat letih dan tertahan. Semua kad saya dibekukan. Saya cuma ada beberapa ratus ringgit tunai. Kita bernasib baik dapat 2 bilik. Awak nak suite presiden? Kalau nak, telefonlah isteri kaya awak tu. Ibu Lin Li En menyampuk dengan sinis dari sisi. Mana isteri awak? Bukankah awak kata awak tak boleh hidup tanpanya? Sekarang tengok awak macam anjing liar. Jangan sebut pasal dia. Sujai menderu, diikuti bunyi sesuatu pecah. Tiba-tiba, deringan telefon yang menusuk memecahkan perdebatan. Sujai menjawab, meletakkannya pada pembesar suara. Jeritan histeria mencurah keluar dari penerima. Itu ibu mertua saya, Mak Cik Kwiwa. Ada apa-apa jadi, sesuatu yang teruk. Suaranya cukup tajam untuk menusuk gegendang telinga dengan lohat daerahnya. Sekumpulan orang berseragam baru saja datang. Mereka datang dengan kereta polis dan kata mereka akan menyita banglo kecil kita. Kata itu struktur haram. Kata itu perintah mahkamah. Sujai, apa kita nak buat? Sujai melompat dari katil. Apa? Disita. Mak, jangan panik. Ceritakan perlahan-lahan. Bukankah rumah itu ada semua permit yang sesuai? Permit apa benda? Ibu mertua terisak-isak, tidak dapat bernafas. 2 tahun lalu, awak nak tunjuk kat kampung, saya keluarkan RM200,000 untuk bina villa mewah 3 tingkat di tapak rumah lama mereka. Ia dihias mewah macam istana di daerah miskin tu. Mereka kata pemilik harta tanahnya wani dan wang yang digunakan untuk membina tu adalah pinjaman bantuan kemiskinan khas dari syarikat. Sekarang pemberi pinjaman menarik balik dan mereka menuntut cagaran segera. Mereka sedang pasang pita penyitaan sekarang, kata mereka nak halau ayah awak dengan saya ke jalanan. Kepala Sujai meletup. Dia selalu fikir wang itu adalah hadiah anak berbakti dari saya. Dia tidak tahu ia adalah pinjaman syarikat, hutang yang disokong pelaburan yang dijamin dengan hak guna tanah. Kontrak itu menyatakan dengan jelas, jika entiti peminjam, syarikat Shell saya, menarik balik pinjaman, aset itu boleh disita. Wani. Ini Wani lagi? Sujai meludah nama saya. Urat-urat di matanya membonjol. Berani dia? Itu tempat mak ayah saya tinggal. Awak kena fikirkan penyelesaian. Bapa mertua merampas telefon, suaranya bergetar. Mereka ambil semua perabot kita. Gelang emas baru ibu awak pun diambil sebagai cagaran hutang. Telefon Wani, suruh dia hentikan benda mengarut ni. Berbaloi ke kita sampai mati, cuma sebab kita tak hidangkan teh dan air untuk dia. Tangan Sujai bergetar hebat. Dia akhirnya sedar ini bukan pertengkaran rumah tangga yang mudah. Ia adalah pengepungan berskala penuh yang tepat. Mak, ayah, pergilah tinggal dengan abang kedua awak buat masa ni. Pergi mampus, bapa mertua memaki. Pakcik kedua awak dengar kita dah menyakiti keluarga Shane dan kunci pintu pagar dia tadi. Semua orang di kampung mengelak kita macam kita ada penyakit berjangkit. Dosa apa yang awak dah buat ni?
Talian terputus. Di bilik motel yang sempit, kesunyian yang menyeramkan menyelubungi. Keluarga Lin Lian berhimpit di sudut, tidak berani bernafas. Mereka tamak tetapi tidak bodoh. Jika sarang Sujay pun diserbu, ia bermakna kakak ipar yang tidak pernah mereka jumpai itu bukan orang yang mudah dibuli seperti yang mereka bayangkan. Sujay. Lin Lian cuba menguji keadaan, suaranya bergetar. Mungkin kita patut pergi merayu kakak ipar, minta maaf. Minta maaf. Sujay berpusing, ekspresinya berkerut dengan keinginan untuk makan seseorang hidup-hidup. Kenapa saya perlu minta maaf? Saya lelaki, dia, Wani, cuma perempuan murahan yang bergantung pada ayahnya. Berani dia sentuh mak ayah saya? Saya akan lawan dia. Dia mundar-mandir seperti lalat tanpa kepala, kemudian tiba-tiba teringat sesuatu. Betul, cari ayahnya, cari fosil tua tu. Sujay selalu percaya ayah saya hanyalah pesara, pekerja biasa syarikat milik negara. Memandangkan saya tidak pernah memperkenalkannya secara rasmi, dia hanya fikir ayah saya sakit dan tinggal di rumah jagaan. Dia dengan panik menatal melalui kenalannya, menemui nombor yang dilabel bapa mertua dan menekannya kuat. Nombor yang anda dial tidak dalam perkhidmatan. Suara mekanikal itu dingin. Sujay berterusan mendial lagi. Tidak dalam perkhidmatan. Dia mendial lagi. Tidak dalam perkhidmatan. Telefon tergelincir dari tangannya dan pecah ke lantai. Sujay rebah ke lantai, mencengkam rambutnya dan melolong dalam keputusasaan. Dia akhirnya menyedari kebenaran yang menakutkan. Dalam 3 tahun perkahwinan, semua yang dia tahu tentang saya hanyalah nama saya, Wani Shen, dan bahawa saya mempunyai wang. Dia tidak tahu apa-apa tentang latar belakang sebenar saya, alamat ibu bapa saya, atau malah maklumat hubungan sebenar mereka. Dia fikir dia mengawal saya. Pada hakikatnya, dia hanyalah burung kenari yang saya simpan dalam sangkar. Kini saya telah membuka sangkar, tetapi membuang semua makanan dan air. Di bilik hospital saya mematikan pemantauan audio. Pak Cik Lee berdiri di sisi menghulurkan saya segelas susu hangat. Cik muda. Situasi di daerah telah ditangani. Saudara mara keluarga Sujay sangat menyedari situasi itu dan tidak berani menawarkan mereka perlindungan. Bagus. Saya menghirup susu, mata saya tenang. Biarkan dia tahu apa maksudnya menangis ke langit dan bumi dan tidak mendapat jawapan. Ini belum apa-apa lagi. Esok adalah acara utama, kejatuhan. Keesokan harinya, Sujay dikejutkan oleh jeritan Lin Lian. Sujay tengok berita. Lin Lian menghulurkan telefonnya ke mukanya. Tajuk utama di saluran berita perniagaan tempatan. Aliran tunai perniagaan Sujay runtuh. Pelbagai pembekal menuntut bayaran. Menghadapi pembubaran kebangkrapan yang akan berlaku. Rasa mengantuk Sujay serta-merta hilang. Syarikat perdagangannya tidak besar, tetapi berkat beberapa pelanggan utama, perniagaannya telah berkembang pesat selama 2 tahun terakhir. Tanpa mencuci muka pun, dia memakai sutnya yang berkedut, meninggalkan keluarga Lin Lian di motel dan bergegas ke pejabatnya. Suasana setibanya di syarikat itu pelik. Kawasan pejabat yang biasanya sibuk sunyi sepi, pekerja berhimpit dalam kumpulan kecil berbisik. Apabila mereka melihat Sujay, mata mereka dipenuhi dengan rasa kasihan, ejekan dan schadenfreude. Encik Sujay, awak sudah sampai. Setiausahanya Cik Zhang bergegas datang, memegang setumpuk dokumen. Masalah besar. Apa beritahu saya? Sujay merampas fail-fail itu. Tangannya bergetar seperti daun. Sebaik sahaja kami buka pagi ini, 3 pelanggan utama, syarikat logistik Huayuan, elektronik Tian Chang dan bahan binaan Hongwu, semuanya menghantar notis penamatan. Sebab ulasan kelayakan pembekal gagal, risiko integriti signifikan dikesan. Bukan. Sujay menderu. Kita dah bekerja sama selama 2 tahun. Macam mana tiba-tiba tak layak? Dapatkan pengarah pembelian mereka. Sediakan kereta. Encik Sujay, Cik Zhang mengecilkan badan. Kereta sudah tiada. Syarikat penyewaan datang pagi ini dan mengambil semula semua van syarikat, mendakwa kami gagal membayar ansuran. Pandangan Sujay menjadi gelap. Dia hampir pengsan. Seorang lelaki pertengahan umur bersut berjenama bergegas keluar, menunjuk hidung Sujay dan memaki. Sujay, siapa yang awak dah sakitkan hati ni? Ini Encik Wong, pemilik syarikat, yang biasanya melayan Sujay seperti abang. Kini dia memandang Sujay seperti musuh ketat. Encik Wong, ini mesti salah faham.
Salah faham besar. Encik Wang menghempaskan dokumen undang-undang ke dada Sujai. Tengok ni, ini notis risiko pelanggaran kontrak dari kumpulan Ding Shang. Mereka sedang mempertimbangkan untuk menamatkan kontrak tahunan 50 juta ringgit tu sebab masalah moral peribadi awak. Kalau perjanjian tu gagal, syarikat ni akan hancur. Dan saya pun hancur juga. Kumpulan Ding Shang, itu adalah kad as Sujai yang terakhir dan terbesar. Jika kontrak ini berjaya, komisennya sahaja akan mencecah 2 juta ringgit, cukup untuk membalikkan segalanya. Sujai merebutnya, seperti orang lemas memegang kayu hanyut. Encik Wong, jangan risau. Majlis menandatangani perjanjian Ding Shang petang ni. Saya dah selesaikan perjanjian dengan pengurus Li di pihak mereka. Ini pasti berhasil. Sebaik sahaja kontrak ditandatangani, aliran tunai akan selamat. Awak pasti? Encik Wong memandangnya dengan curiga. Di luar, kabar angin mengatakan awak tinggalkan isteri dan anak-anak awak. Reputasi awak sudah hancur. Itu fitnah. Wanita gila tu Wani yang menyebarkan khabar angin. Sujai mengetap gigi, kilauan ganas di matanya. Encik Wong, jangan risau. Ding Shang mementingkan keuntungan, bukan kehidupan peribadi saya. Saya yakin saya boleh tutup perjanjian ni. Saya bagi awak satu lagi peluang. Encik Wong menunjuk jam tangannya. Pukul 3 petang, penandatanganan. Kalau awak tak boleh tutup, jangan salahkan saya. Kalau saya kejam, saya akan pecat awak dan saya akan saman awak untuk semua kerugian syarikat. Saya akan masukkan awak ke penjara untuk makan makanan penjara. Sujai berjalan keluar dari pintu pejabat. Belakangnya berpeluh. Dia tahu dia berdiri di hujung tebing. Perjanjian ini mesti menang. Dia kembali ke pejabatnya dan mendapati Lin Lian di sana menangis. Hotel halau kami keluar, kata kami tak bayar yuran bilik. Dia terisak-isak. Anjing Teddy itu terkulai lesu di lengannya. Sujai memandang wanita yang pernah memikatnya, tetapi kini hanya menimbulkan kejengkelan. Namun melihat wajah Lin Lian yang menyedihkan, dia merasa satu ilham. Orang hubungan di Ding Shang, pengurus Li, seorang lelaki mata keranjang. Dalam pertemuan kami sebelum ini, matanya tidak pernah lepas dari Lin Lian. Lin Lian bantu saya. Sujai memegang bahu Lin Lian, matanya bersemangat. Ikut saya ke mesyuarat petang ni. Kalau kontrak ni dapat ditandatangani, kita akan ada duit. Lupakan hotel, saya akan belikan awak villa. Betul ke? Mata Lin Lian bersinar. Apa yang awak nak saya buat? Berpura-pura jadi setiausaha saya. Sujai menilai dia dari atas ke bawah. Berpakaian seksi. Awak tahu, kadang-kadang dalam perniagaan kita perlukan sedikit kelebihan. Lin Lian teragak-agak, tetapi rasa malu dihalau dari hotel mendorongnya. Dia mengangguk. Baiklah, demi masa depan kita, saya akan ikut apa yang awak cakap. Sujai menarik nafas lega. Senyuman yakin kembali ke bibirnya. Dia merasa seperti dirinya semula. Dia telah bertahan dalam dunia korporat selama bertahun-tahun dengan bergantung pada ketabahan dan kelenturan. Wani, awak nak hancurkan saya, tak semudah itu. Sebaik sahaja saya dapat perjanjian Ding Shang dan dapat komisen berjuta-juta, kita lihat modal apa yang awak ada untuk berlagak. Apa yang tidak diketahuinya ialah di sudut pejabatnya, sebuah pengesan asap kecil yang tidak mencolok berkelip lampu merah. Ia adalah kamera lubang jarum. Di katil hospital saya melihat ekspresi Sujai yang angkuh tetapi sangat lucah dan menggelingkan kepala. Sangat naif dan comel, saya memberitahu Pak Cik Lee, beritahu kumpulan Ding Shang. Tingkatkan majlis menandatangani petang ini. Kosongkan bilik persidangan terbesar. Saya mahu bertemu bekas suami saya secara peribadi. Pak Cik Lee menunduk sedikit, kilauan kegembiraan di matanya. Faham. Pasukan penggaya rambut sedang menunggu di luar, Cik Muda. Masa untuk ubah penampilan awak. Saya menolak selimut, melangkah ke atas permaidani bulu dengan kaki ayam. Sakit perut sudah reda, digantikan dengan lonjakan kekuatan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Saya berjalan ke tingkap dari lantai ke siling dan melihat keluar ke langit kelabu. Salji sudah berhenti, tetapi bagi Sujai, badai salji sebenar baru bermula. Kedatangan Ratu, pukul 3 petang, ibu pejabat kumpulan Ding Shang, pencakar langit yang menembusi awan di tengah-tengah CBD ini adalah impian ramai pekerja pejabat. Apabila Sujai memimpin Lin Lian masuk ke lobi, dia berjalan dengan dada yang megah.
Dia telah mengunjungi tukang gunting rambut untuk gaya rambut yang rapi, dan walaupun sutnya masih berkedut dari semalam, dia telah menyembur separuh botol minyak wangi untuk menutup bau kemiskinan. Lin Lian memakai gaun mini ketat berpotongan rendah yang dipinjam dengan stoking hitam jarang. Kakinya menarik perhatian pekerja lelaki yang lalu lalang ketika dia berjalan dengan ayu. Sujai, tempat ni memang luar biasa, Lin Lian berbisik perlahan, matanya tamak. Ini rakan kongsi masa depan kita. Sujai meluruskan tali lehernya, berpura-pura tenang. Berhati-hati bila awak jumpa pengurus Lee nanti. Saya dah tempah bilik persendirian di kelab dinasti malam ni. Kita akan minum puas-puas. Pengurus Lee, orang hubungan Ding Shang, berdiri senyumannya kaku. Encik Sujai, selamat datang. Sila duduk. Sujai, terharu melampau, segera memimpin Lin Lian ke tempat duduk. Dia melihat sekeliling, merasa lebih bangga. Sungguh megah. Dia mesti diambang kejayaan. Pengurus Lee, terima kasih kerana menjaga kami. Sujai bergumam, memberi isyarat halus kepada Lee dan menunjuk Lin Lian. Malam ni di kelab dinasti. Mari kita mulakan mesyuarat dulu boleh? Pengurus Lee mengelak peluh di dahinya. Mengelakkan pandangan Sujai. Sujai merasa suasana agak pelik, tetapi tidak dapat memastikan mengapa. Tiba-tiba, pintu bilik persidangan terbuka lagi. Pelabur utama telah tiba. Pengumuman nyaring bergema. Semua eksekutif Ding Shang serta-merta berdiri, pergerakan mereka serentak, wajah mereka dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Sujai cepat menarik Lin Lian untuk berdiri, mengangkat lehernya untuk melihat siapa pembesar legenda ini. Mula-mula datang 4 pengawal peribadi bersut hitam, berpecah untuk mengapit pintu masuk. Kemudian sepasang kasut tumit tinggi hitam bertatah berlian berbunyi nyaring di lantai marmar yang digilap. Mengikuti mereka adalah sepasang seluar panjang potongan lebar pinggang tinggi hitam yang kemas, kemeja sutera putih bertekstur, dan kot kasmir hitam yang tersandang di bahunya, ringkas, berkuasa, dan tidak dapat dinafikan superior. Apabila sosok itu sepenuhnya melangkah ke dalam cahaya dan menanggalkan cermin mata hitamnya, senyuman genit di wajah Sujai serta-merta membeku. Lin Lian menjatuhkan beg yang dipegangnya dengan bunyi thud. Wajah itu dingin dan sangat cantik, memakai gincu merah yang indah. Walaupun solekannya kelihatan sedikit pucat, ketajaman di matanya adalah seperti seorang ratu yang memandang rendah semut. Ia adalah Wani, wanita mengandung yang dia buang ke dalam salji, seperti sampah 2 malam lalu. Suri rumah biasa yang dia fikir hanya tahu memasak. Kini dia berdiri di puncak kuasa, diapit oleh pasukan peguam dan rombongannya, memancarkan aura yang menyilaukan, seperti pedang yang terhunus. Macam mana boleh awak? Sujai ternganga, suaranya melengking seperti angsa tercekik. Apa yang awak buat di sini? Tempat apa ni sampai awak boleh masuk sesuka hati? Keselamatan, kenapa awak biar orang asing masuk? Dia secara nalurinya menganggap saya berada di sana untuk membuat kacau. Orang asing, saya berjalan ke tempat duduk utama tetapi tidak duduk. Sebaliknya, saya meletakkan tangan saya di atas meja, membongkok sedikit ke hadapan, pandangan saya tertumpu pada wajah Sujai yang ketakutan. Senyuman nipis berdarah terukir di bibir saya. Sujai, awak memang buta sepanjang hidup awak. CEO kumpulan Ding Shang di sebelah saya, seorang hartawan yang wajahnya biasanya hanya saya lihat dalam majalah kewangan, segera berdiri, menarik kerusi saya secara peribadi. Pengarah Wani, sila duduk. Pengarah Wani. 2 perkataan itu menghantam tengkorak Sujai seperti tukul besi. Badannya terhuyung-huyung dan dia jatuh kembali ke tempat duduknya. Wajahnya pucat lesi. Dia menggumam tidak jelas. Fikirannya kosong. Pengarah mana? Siapa awak? Benarkan saya memperkenalkan diri. Saya duduk dengan elegan, menerima secawan teh panas dari pembantu saya, meniup perlahan pada permukaan. Saya pemegang saham kedua terbesar kumpulan Ding Shang dan penyokong sebenar syarikat ini. Wani, anak perempuan tunggal keluarga Shen. Saya memandang Sujai, ekspresi saya campuran kasihan dan kekejaman. Dengan kata lain, bos besar yang awak jilat selama 2 tahun, itu saya. Dunia Sujai hancur pada ketika itu. Kesunyian yang mematikan memenuhi bilik, hanya dipecahkan oleh dengung samar pendingin hawa pusat. Dia kelihatan seperti disambar petir, terjelepuk di kerusi, mata membonjol, merenung saya. Terkejut, ketakutan dan absurditi pandangan dunianya yang runtuh. Wani, dia menelan air liur, suaranya serak seperti hon yang pecah. Awak pelabur Ding Shang, macam mana boleh jadi?
awak selalu bergaduh dengan saya pasal barang dapur. Itu untuk mengekalkan harga diri awak yang menyedihkan. Saya bersandar, mengusap perlahan tepi cawan teh antik, nada saya dingin. Sujai, awak benar-benar fikir syarikat kecil awak yang menyedihkan boleh dapat kontrak sebesar Ding Shang? Awak benar-benar fikir kemahiran rundingan awak yang lemah boleh membuat pengurus Lee tunduk dan merayu? Pengurus Lee mengelap peluh dingin, tidak berani mendongak. Saya tak percaya. Saya tak percaya. Sujai tiba-tiba menjadi gelisah, melompat dan menahan tangannya di atas meja. Ini mesti palsu. Wani, awak bergurau kan? Awak masih marah pasal semalam? Saya akan minta maaf. Saya akan melutut dan minta maaf. Okey, berhenti bermain-main di tempat awam. Dia cuba menganggapnya sebagai pertengkaran rumah tangga, mengaburkan keadaan dengan perkahwinan mereka. Bermain-main? Saya ketawa dingin dan memberi isyarat kepada peguam di belakang saya. Peguam menekan butang projektor. Skrin besar perlahan-lahan turun. Lampu malap, skrin menyala. Rakaman menunjukkan badai salji di lebuh raya dari 2 malam lalu. Dirakam oleh kamera papan pemuka dalam definisi tinggi, setia mendokumentkan segalanya. Kawasan rehat di hadapan. Awak jalan sendiri. Kereta terlalu sesak. Anjing pun tak tahan. Manusia kurang berharga dari anjing. Keluar. Wajah Sujai yang dingin dan bengis diperbesar di skrin besar. Setiap kata-kata kejamnya menjerit. Gelak tawa manja Lin Lian. Ketawa tentang anjing itu bergema jelas, melalui sistem bunyi sekeliling ke telinga semua orang. Bilik itu kecoh. Eksekutif Ding Shang berpandangan ni. Rasa jijik dan kemarahan mereka tidak disembunyikan. Ya ampun, adakah itu manusia? Menghalau isteri hamilnya keluar dalam salji hanya untuk memberi ruang kepada anjing kekasihnya. Sampah macam ni. Kita hampir tanda tangan kontrak dengan dia. Bisikan-bisikan menyerbu ke arah Sujai. Wajahnya bertukar warna hati. Dia melambai-lambai tangannya panik, cuba menutup skrin. Hentikan. Tutup. Ini bukan betul. Ini diubah suai. Wani, awak cuba perangkap saya. Lin Lian menjerit dan mengecilkan diri di bawah meja, menutup kepalanya dengan kot bulunya, menggigil hebat. Cukup, kata saya perlahan. Skrin berhenti pada adegan, Sujai menghempas pintu dan memandu pergi. Lampu kembali menyala. Saya berdiri, pandangan saya menyapu bilik sebelum tertumpu pada bos Sujai, Encik Wong. Encik Wong, adakah ini golongan elit yang awak gunakan? Adakah ini budaya korporat syarikat awak? Encik Wong terkejut, berpeluh dingin, melompat dari kerusinya dan memaki Sujai. Sujai, awak haiwan. Awak betul-betul buat perkara keji macam ni. Saya hancur sebab awak. Dia berpaling kepada saya, membongkok badannya 90 darjah, peluh membasahi mukanya. Pengarah Wani, Cik Wani, saya betul-betul tak tahu. Kalau saya tahu dia sampah macam ni, saya takkan ambil dia kerja walaupun awak bayar saya akan pecat dia sekarang serta-merta. Bukan hanya pecat, kata saya, suara saya dingin. Kumpulan Ding secara rasmi mengumumkan kami menyenaraihitamkan perniagaan Sujai secara kekal. Mana-mana syarikat huluan atau hiliran yang berurusan dengan perniagaan Sujai akan ditamatkan perkongsian mereka oleh Ding Shang. Ini adalah kesalahan komersial secara bersekutu. Ia bermakna Sujai sudah tamat. Bukan hanya dia, tetapi bosnya, syarikatnya dan semua hubungan yang telah dibinanya selama bertahun-tahun, semuanya musnah dalam sekelip mata. Wajah Encik Wong menjadi pucat lesi. Dia jatuh terduduk di lantai. Sujai benar-benar patah semangat. Dia tahu apa maksudnya ini. Dia tidak dapat bertahan dalam industri ini lagi. Dia seperti tikus melintas jalan, dibenci oleh semua. Wani, awak perempuan berbisa. Matanya merah. Dia menerkam saya seperti binatang gila. Awak nak hancurkan saya akan bunuh awak dulu. Bang. Sebelum dia sempat mencapai saya, A1 menendang lututnya. Krak. Bunyi yang jelas. Sujai menjerit dan jatuh melutut. Wajahnya berkerut kesakitan. 2 pengawal peribadi menangkapnya, membengkokkan tangannya ke belakang, memaksa wajahnya ke meja marmar yang sejuk. Saya berdiri di atasnya, memandang ke bawah seperti melihat anjing mati. Hancurkan awak. Saya berbisik perlahan. Sujai, awak terlalu menilai diri sendiri. Bukan saya yang hancurkan awak, ia adalah ketamakan dan kebodohan awak sendiri. Sekarang, mari kita selesaikan akaun. Saya kembali ke kerusi dan mengangguk kepada peguam. Peguam membuka beg bimbitnya dan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal.
Berjalan ke arah Sujay, Encik Sujay, menurut klausul tambahan perjanjian pranikah yang awak tanda tangani dengan Cik Shen dan sijil pembatalan pemberian yang diberikan secara unilateral oleh Cik Shen, disebabkan kesalahan besar awak cubaan membunuh pasangan dan anak yang belum lahir, Cik Shen berhak untuk menuntut kembali semua hadiah besar yang diberikan kepada awak semasa perkahwinan. Sujay yang terhimpit di meja dengan mukanya menekan permukaan yang sejuk cuba berlagak. Hadiah apa? Saya dapat tu. Itu hak saya. Awak dapat. Saya ketawa. Sujay. Gaji bulanan awak 12,000. Tak cukup untuk setem pun. Barang apa yang awak miliki yang awak beli sendiri? Peguam mengeluarkan senarai pertama, jam tangan Rolex Submariner hijau, nilai RM110,000, dibeli hari Valentine lalu, sila pulangkan. Pengawal peribadi bergerak tanpa teragak-agak, kasar merentap jam tangan dari pergelangan tangannya yang jarang sekali dia tanggalkan. Itu jam saya, awak merompak saya. Sujay menjerit. Sut tempahan Armani bernilai RM35,000. Sila pulangkan. Peguam membaca tanpa perasaan. Itu baju. Awak nak saya keluar bogel? Sujay menjerit dalam ketakutan. Tangga, saya meludah dingin. Pengawal peribadi bergerak pantas. Dalam kurang dari 2 minit, Encik Sujay yang dulunya bergaya, ditinggalkan hanya memakai seluar dalam boxer yang berkedut dan baju dalam terma yang kekuningan, berdiri berkaki ayam di atas permaidani tebal, benar-benar dimalukan. Eksekutif wanita Ding Shang berpaling, wajah mereka dipenuhi rasa jijik. Wani, awak bukan manusia. Awak akan mati dengan teruk. Sujay menggigil, memeluk dirinya. Rasa malu mencekik. Awak tak boleh tahan ni. Saya beralih perhatian kepada Lin Lian yang meringkuk di sudut, berpura-pura mati. Cik Lin Lian, giliran awak. Lin Lian melompat, memegang bagnya erat-erat. Apa? Apa yang awak nak? Ini semua barang saya. Saya merampas beg LV edisi terhad dari tangannya. Beg ini dibeli pada 15 bulan lalu, dicaj ke kad sekunda saya, RM36,000. Saya tak nak pulangkan. Lin Lian menjerit, cuba merampasnya balik, tetapi jelingan dari peguam membuat dia terdiam. Peguam mengeluarkan senarai lain. Cik Lin Lian, rantai beledi di leher awak RM18,000. Anting-anting RM5,000 dan kot bulu ini RM20,000. Semuanya dicaj ke kad Cik Wani Shen. Sila pulangkan. Tidak. Saya dapat ni sendiri. Lin Lian menangis histeria, berpaling kepada Sujay. Sujay, cakaplah sesuatu. Selamatkan saya. Sujay, yang sendiri hampir bogel, tiada muka untuk berkata-kata. Di bawah pandangan mengancam pengawal peribadi, Lin Lian dengan enggan menangis sambil menanggalkan rantai dan anting-anting serta menanggalkan kot. Memakai hanya gaun pendek yang dipinjam, dia menggigil di dalam bilik berhawa dingin. Daya tarikannya sebelum ini telah bertukar menjadi sandiwara. Saya mengambil beg LV, menterbalikkannya ke atas meja dan menumpahkan kandungannya. Gincu, bedak padat dan separuh beg makanan anjing yang tidak dimakan. Anjing Teddy, Snowball, merangkak keluar dari beg, memandang sekeliling dengan bingung, kemudian kencing di buku lali Sujay. Seseorang tidak dapat menahan ketawa ironi yang paling utama. Awak nampak tu Sujay, saya menunjuk ke arah kekacauan itu. Ini cinta sejati awak, menggunakan duit saya untuk menyara anjing wanita lain. Sekarang ambil cinta sejati awak dan keluar. Pengawal peribadi membuka pintu bilik persidangan. Waktu itu adalah waktu puncak. Ribuan pekerja Ding Shang sedang pulang dari kerja. Sujay dengan seluar dalamnya dan Lin Lian dengan gaun pendeknya yang menggelikan dihalau keluar seperti dua badut. Tengok, bukan ketua Encik Sujay yang datang untuk menandatangani perjanjian. Persembahan seni apa ni? Perempuan tu macam kekasih selebriti internet tu kan? Ambil gambar. Cepat ambil gambar. Telefon-telefon yang tidak terkira banyaknya diangkat. Lampu kilat membutakan mereka seperti lampu sorot. Sujay menutup mukanya dan menjerit putus asa, menolak orang ramai dan melarikan diri tanpa kasut ke dalam lift. Lin Lian memeluk anjingnya, menangis dan mengejarnya. Melihat ini, rasa dendam yang telah membuat di dada saya selama 3 tahun akhirnya terlepas separuh jalan. Cik muda, Pak Cik Lee mendekati saya. Ke mana seterusnya? Rumah. Saya berpaling kembali ke Cloud Top Estate. Saya perlu bersihkan semua sampah dalam rumah tu. Mengenai Sujay, saya tak perlu buat apa-apa. Kesusahan suka syarikat, terutamanya untuk sepasang anjing penzina dengan kepentingan yang bertentangan. Persembahan diteruskan.
Babak akhir. Pukul 1 pagi, sebuah hotel kecil tanpa lesen dan tidak berdaftar di kampung bandar, Sujai dan Lin Lien telah disenarai hitamkan oleh seluruh internet tanpa wang lagi. Mereka bahkan tidak mampu lagi untuk motel murah, memaksa mereka masuk ke sarang ini yang tidak memerlukan ID. Bilik itu hanya seluas 9 meter persegi. Cat berkulat mengelupas dari dinding dan katil berbau apek. Angin menderu di luar, sementara tekanan udara di dalam berada pada tahap paling rendah. Sujai berhimpit di atas katil keras dengan selimut nipis. Giginya berketar-ketar kerana kesejukan. Lututnya bengkak seperti bola baseball yang ditendang oleh pengawal peribadi semalam dan sakitnya menyeksakan. Lin Lien duduk di satu-satunya kerusi dengan panik menatal telefonnya. Internet dipenuhi dengan gambar dan video mereka. Sampah keluarga kaya, buang ke salji laju-laju. Lelaki kejam tak lebih berharga dari anjing. Rakaman audio bocor. Sujai dituduh menggelapkan wang, kejatuhan terakhir. Setiap topik trend dipenuhi dengan puluhan ribu kutukan. Akaun TikTok Lin Lien telah dibanjiri. Mesej langsungnya dipenuhi dengan ancaman bunuh. Semua ni salah awak. Lin Lien tiba-tiba membaling telefonnya ke arah Sujai dan menjerit. Sujai, bukankah awak CEO? Bukankah awak kata Wan ini orang gagal? Sekarang tengok saya hancur. Macam mana saya nak buat perniagaan siaran langsung sekarang? Macam mana saya nak kahwin dengan keluarga kaya? Telefon itu mengenai muka Sujai. Kemarahan meluap serta-merta. Dia mengabaikan sakit lututnya yang berdenyut dan duduk, menamparnya balik dengan bunyi yang kuat. Lin Lien terhuyung-huyung ke belakang, memegang mukanya tidak percaya. Awak berani pukul saya? Saya berani pukul awak. Mata Sujai merah padam seperti penjudi yang putus asa. Kalau bukan sebab awak berkeras nak bawa anjing bodoh tu, kalau awak tak buat drama sangat di lebuh raya, Wani akan tahu ke? Saya akan jadi macam ni ke? Saya dah hilang kerja bergaji jutaan ringgit, rumah saya, kereta saya, semuanya. Dan awak masih salahkan saya? Awak makan makanan saya dan pakai baju saya sekarang. Awak fikir saya miskin? Sujai semakin marah, menerkam ke hadapan dan mencengkam rambut Lin Lien. Dia melampiaskan semua rasa dendamnya padanya. Tolong bunuh. Lin Lien bergelut terdesak. Kukunya mencakar kesan berdarah di muka Sujai. Guk, guk, guk. Snowball. Anjing Teddy itu, melihat tuannya diserang, tiba-tiba menjadi ganas. Ia menerkam ke hadapan dan menggigit betis Sujai kuat-kuat. Ah, Sujai menjerit nyaring. Anjing itu kecil, tetapi giginya tajam. Gigitan itu menusuk tepat ke otot betisnya. Darah mencurah keluar. Pergi, anjing sial. Sujai menendang anjing itu. Haiwan itu menghempap dinding dengan rengekan sedih. Ia tidak bergerak. Lin Lien menjerit, bergegas memeluk anjing itu, kemudian merenung Sujai dengan kebencian. Awak bunuh anjing saya akan buat awak bayar dengan nyawa awak. Dia bergegas ke bilik air, mengambil asbak kaca berat dan menghempaskannya kuat ke kepala Sujai. Duk. Darah mengalir di dahi Sujai, membutakannya. Kedua-duanya bergelut di dalam bilik sempit. Kusut masai. Meja terbalik. Cerik pecah. Segalanya huru-hara. Ketuk. 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 Polis. Buka pintu. Pintu ditendang terbuka dan beberapa anggota polis bergegas masuk sambil mengerutkan kening melihat keadaan. Apa yang berlaku di sini? Mengganggu ketenteraman awam. Pegawai, dia pukul saya. Dia cuba bunuh saya. Lin Lien, kusut masai, menunjuk ke arah Sujai dan meraung. Dia pukul saya dengan asbak. Dia cuba bunuh suaminya. Sujai yang berlumuran darah menjerit serak. Polis, saya dianiaya. Saya nak jumpa Wani. Isteri saya, selamatkan saya. Demi anak, selamatkan saya. Pegawai-pegawai itu mengabaikan rayuannya. Mereka menggari tangannya. Ketika dia diseret keluar, Sujai mendongak ke langit. Ia pukul 3 pagi lagi, 2 hari yang lalu. Pada masa yang sama, dia membuang isterinya yang hamil ke salji, menyangka dia adalah penguasa takdirnya. Hari ini, pada masa yang sama, dia diseret ke dalam kereta polis seperti anjing liar, setelah kehilangan segalanya. Apa yang awak tanam itulah yang awak tuai. Di kejauhan, cloud top estate bersinar dengan cahaya. Saya duduk di hadapan pendiangan hangat, menghirup susu panas, mendengar laporan Pak Cik Lee. Cik muda, dia sudah dalam tahanan. Sujai didakwa dengan penggelapan wang yang besar, sekurang-kurangnya 10 tahun minimum.
Lin Lian menghadapi tuduhan bersubahat dan pengubahan wang haram. Dia akan didakwa juga. Bagus. Saya menyentuh perut saya yang sangat besar. Senyuman lembut terukir di bibir saya. Dengar tak tu, sayang? Semua orang jahat dah ditangkap. Mulai hari ini dunia ibu bersih. Salji sudah berhenti di luar. Timur menunjukkan putih pucat fajar. Hari telah siang, keadilan telah ditegakkan. Bilik soal siasat di pusat tahanan kosong, dinding lembut, sebuah kerusi logam tunggal. Sujai duduk di sana, tangannya digari di belakang sandaran. Kepalanya dibalut, berlumuran darah kering dari serangan asbak Lin Lian. Betisnya dibalut, gigitan anjing itu masih sakit. Lampu sorot yang terang menyinari matanya. Sujai, berterus teranglah dan awak mungkin dapat kelonggaran. Pegawai polis mengetuk meja. Rangkaian bukti yang diserahkan oleh Jabatan Undang-Undang, kumpulan Ding Shang lengkap. Awak menggunakan kedudukan awak untuk memalsukan projek perolehan, memindahkan dana syarikat ke akaun peribadi Lin Lian berjumlah 3.8 juta ringgit. Itu belum termasuk wang yang awak gelapkan untuk membeli kereta dan barangan mewah untuk Lin Lian. Itu pinjaman, pendahuluan, Sujai berhujah, matanya melilau. Saya pengurus besar. Saya ada kuasa untuk mengagihkan dana. Awak ada kuasa. Pegawai itu mengejek, membaling dokumen kepadanya. Ini surat kebenaran yang diberikan oleh bos awak, Encik Wong. Ia menyatakan had kelulusan awak ialah 50,000. Apa-apa lebih dari itu memerlukan laporan. Adakah awak melakukan jenayah? Awak faham? Wajah Sujai bertukar warna tanah. Dia tahu dia sudah tamat, tetapi dia masih mempunyai satu harapan. Pendapat umum. Sebelum dia ditangkap, dia menggunakan telefon simpanan yang tersembunyi di tapak kasutnya untuk menyiarkan sebuah esei panjang bertajuk Air Mata Pahit Seorang Lelaki Phoenix dalam Pusaran Keluarga Kaya. Dalam artikel itu, dia menggambarkan dirinya sebagai seorang lelaki Phoenix yang rajin bekerja yang menanggung penghinaan demi keluarganya. Dia menceritakan penolakan saya untuk menjawab telefon, mengunci kereta dan menuntut kembali rumah sebagai kekerasan dingin dan pembulian oleh orang kaya. Dia malah memutarbelikkan fakta, mendakwa Lin Lian adalah kaunselor psikologinya dan interaksi mereka dalam kereta hanyalah sesi kaunseling. Dia cuba memanfaatkan sentimen anti kaya awam untuk memaksa saya menggugurkan tuduhan. Malangnya, dia meremehkan kecerdasan pengguna internet dan kaedah saya. Pegawai, saya perlu jumpa peguam saya. Sujai berkeras, berusaha mengekalkan ketenangan. Saya nak ikat jamin. Peguam awak ada di sini. Pintu terbuka dan seorang peguam pertengahan umur bersut murah, berpeluh banyak, masuk. Dia diupah dengan sisa simpanan ibu bapanya dan didakwa peguam terbaik di daerah itu. Encik Sujai, keadaannya tidak baik, kata peguam itu, mengelap dahinya dan menunjukkan skrin telefonnya kepada Sujai. Esei yang awak siarkan tu jadi viral. Viral? Bagus. Mata Sujai bersinar. Semua orang maki Wani ke? Peguam menggelengkan kepala, ekspresinya pelik dan menyerahkan telefon itu. Topik trending nombor 1 ialah insiden lebuh raya Sujai sampah. Nombor 2 ialah rakaman audio lelaki kurang berharga dari anjing bocor. Nombor 3 ialah penggelapan wang Sujai. Wani menjatuhkan hukuman. Pihak Cik Shen mengeluarkan video kamera papan pemuka penuh dan audio perbualan awak dengan Lin Lian, terutama ayat itu, manusia kurang berharga dari anjing. Ia membuat seluruh internet marah. Sekarang pengguna internet sedang membongkar identiti awak. Setiap rahsia yang awak ada terbongkar. Tangan Sujai bergetar ketika dia menatal. Komen-komen itu kejam. Sampah ni belum mati lagi ke? Sebagai doktor forensik, saya cadangkan segera bakar mayat. Dia berani tulis cerita sedih. Dia telah mendefinisikan semula titik terendah moral manusia. Lin Lian pun sampah. Perempuan simpanan berlagak sombong. Senario anjing makan anjing. Ini karma. Bukan itu sahaja, seseorang telah membongkar sejarahnya menipu pelajar miskin daripada wang biasiswa dan menerima rasuah dalam awal kerjayanya. Apabila seseorang jatuh, semua orang menendang. Juga, peguam itu teragak-agak. Ibu bapa awak pergi ke rumah keluarga Shen untuk merayu kes mereka. Sujai memegang ini seperti talian hayat. Mereka merayu ke? Bukan merayu tuan. Mereka membuat kekacauan. Peguam itu mengeluh. Ibu awak berguling di tanah di luar banglo keluarga Shen. Mendakwa Wani cuba membunuh suaminya, malah cuba menghempas pintu pagar dengan kepalanya.
Hasilnya, peguam keluarga Shane memanggil polis atas tuduhan menceroboh dan gangguan awam. Jadi, seluruh keluarga awak bertiga kini dikumpulkan dengan kemas di kemudahan yang sama. Pandangan Sujai menjadi gelap. Dia hampir meluncur dari kerusi. Sudah tamat. Benar-benar tamat. Peguam, saya. Sujai menangis teresak-esak. Air mata dan hingus mengalir di mukanya. Saya tak nak masuk penjara. Saya masih muda. Saya graduan universiti berprestij. Saya ada masa depan yang cerah. Satu-satunya cara sekarang ialah mendapatkan surat pengampunan dari mangsa. Jika isteri awak, atau lebih tepat Cik Shen, bersedia untuk mengeluarkannya dan awak memulangkan semua dana haram, hukuman awak mungkin dikurangkan dari 10 tahun kepada 3 atau 5. Pulangkan duit? Mana saya nak dapat duit? Sujai menderu. Saya dah habiskan semuanya. Saya habiskan semuanya pada Lin Lian tu. Kalau begitu, tiada apa lagi yang boleh dilakukan. Peguam itu berdiri. Minimum 10 tahun, Encik Sujai. Bersedialah. Tidak, saya nak jumpa Wani. Saya perlu jumpa dia. Sujai bergelut gila-gila. Gari tangannya berbunyi pada kerusi logam. Dia ada anak saya di dalam. Dia tak boleh buat saya macam ni. Saya bapanya. Polis bergegas masuk dan menahannya. Berlaku baik. Di lantai yang sejuk, Sujai meronta seperti anjing tanpa tulang, mengeluarkan bunyi putus asa. Sementara itu, saya duduk di suite paling mewah di pusat bersalin, menghirup sup sarang burung, memerhati salji turun di luar. Pak Cik Lee berdiri berdekatan, melaporkan berita dalam talian. Cik muda, pendapat umum telah berubah sepenuhnya. Reputasi Sujai hancur. Dia tidak akan dapat mencari pekerjaan di mana-mana syarikat sah sepanjang hayatnya. Mengenai Lin Lian, dia telah didakwa atas pengubahan wang haram dan menghasut jenayah. Anjing yang menggigitnya dihantar ke tempat perlindungan dan dimatikan kerana gejala rabies. Saya mengangguk, meletakkan sudu saya. Perbuatan jahat dibalas dengan kesudahan jahat. Namun, memandangkan dia ingin bertemu saya, aturkan pertemuan. Saya menyentuh perut saya yang sangat besar. Dia perlu tahu kebenatan sebelum hukuman akhirnya ditetapkan. Penghujung jalan. Sebulan kemudian, di bilik lawatan pusat tahanan, dipisahkan oleh kaca kalis peluru tebal, saya melihat Sujai. Dalam masa 30 hari sahaja, dia telah menua 10 tahun, kepalanya dicukur dan dia memakai jumpsuit kelabu. Soket matanya cekung, tulang pipinya menonjol, Encik Sujai yang dulunya yakin dan angkuh kini kelihatan seperti gelandangan. Apabila dia melihat saya, matanya serta-merta bersinar pandangan tamak, putus asa seperti serigala kelaparan melihat daging. Dia merampas telefon, dengan panik mengetuk kaca. Wani, awak akhirnya datang. Saya tahu awak tak boleh tinggalkan saya. Saya duduk dengan anggun, mengangkat telefon dan bercakap dengan suara tanpa emosi. Sujai, saya di sini untuk memaklumkan awak beberapa perkara. Wani, biar saya jelaskan. Sujai menyampuk dengan tergesa-gesa. Saya tahu saya salah. Saya tergoda oleh roh rubah itu, Lin Lian. Saya hanya cintakan awak dalam hati saya. Tengok bayi ni. Tuliskan saya surat pengampunan. Selagi saya tak masuk penjara, saya akan jadi lembu dan kuda awak. Saya akan basuh kaki awak. Saya akan layan awak sepanjang hayat saya. Dia menangis dramatik, menghentakkan kepalanya pada kaca. Lakonannya menyedihkan. Bagaimana saya pernah menyangka paparan ini adalah emosi sejati. Sudah selesai. Saya memandangnya dengan dingin. Pandangan saya membekukan persembahannya. Mata saya tidak menunjukkan kasih sayang, tidak menunjukkan kebencian, hanya rasa jijik yang diberikan kepada sampah. Perkara pertama, saya mengeluarkan sekeping kertas dari beg saya dan melekatkannya pada kaca. Ia adalah sijil kematian palsu dari hospital. Pupil Sujai mengecut ganas. Awak gugurkan bayi tu. Macam mana saya boleh biarkan genetik sampah awak diwarisi? Saya menarik balik sijil palsu itu. Ia sebenarnya adalah nota mengesahkan kehamilan saya yang stabil, tetapi dia tidak perlu tahu kebenaran. Sujai, dari malam awak tinggalkan saya di salji, awak telah hilang hak untuk menjadi seorang bapa. Tidak. Sujai melolong pedih. Itu anak saya. Wani, awak sungguh jahat. Saya ketawa. Adakah ia lebih jahat daripada membuat isteri hamil awak memberi ruang kepada seekor anjing? Perkara kedua, saya mengeluarkan dokumen lain, keputusan Mahkamah Sivil. Struktur haram yang ibu bapa awak bina di daerah telah dirobohkan secara paksa. Ayah awak diserang strok akibat kejutan dan lumpuh.
Ibu awak ditahan selama 15 hari kerana menyerang seorang pegawai di balai polis. Apabila awak keluar dari penjara, mereka mungkin tinggal di bawah jambatan. Sujai menggigil, kuku jarinya menggaru bunyi yang mengerikan pada kaca. Wani, awak patut mati. Awak sentuh mak ayah saya. Saya akan bunuh awak. Jimatkan tenaga awak. Saya bersandar, melaraskan kolakut saya. Awak di dalam sini, saya di luar sana. Awak takkan dapat sentuh sehelai rambut pun di kepala saya sepanjang hayat awak. Perkara ketiga, mengenai hukuman awak. Saya berdiri. Saya telah mengupah peguam bela korporat terbaik di negara ini. Kilauan harapan menyala di mata Sujay. Sebagai penasihat undang-undang kumpulan Dingshang, mereka akan bekerjasama sepenuhnya dengan pendakwa raya untuk memastikan setiap bukti terhadap awak dikemukakan. Saya dengan kejam menghancurkan ilusinya. Peguam berkata jumlahnya sangat besar. Keadaannya sangat teruk dan sikap awak sama sekali tidak bertaubat. Cadangan hukumannya ialah 12 tahun. 12 tahun. Saya menikmati nombor itu dengan perlahan. Bila awak keluar, awak akan berumur lebih 40 tahun dengan rekod jenayah, tiada hubungan dan kesihatan yang buruk. Sujay, awak boleh mereput di longkang sepanjang hayat awak. Dengan itu, saya meletakkan telefon. Wani, jangan pergi, isteri. Saya salah. Sujay menghempaskan dirinya pada kaca seperti haiwan. Wajahnya berkerut. Air liur dan air mata mengotori kaca. Dua pengawal menyeretnya pergi secara paksa. Kakinya menendang liar sambil dia mengeluarkan lolongan putus asa seperti babi yang dibawa ke tempat sembelihan. Saya melihat sosoknya yang berundur hilang di sebalik jeruji besi. Beban terakhir di hati saya akhirnya terlerai. Keluar dari pusat tahanan, matahari bersinar terang. Walaupun masih musim sejuk, udara menjanjikan musim bunga. Pak Cik Lee menunggu di kereta, membuka pintu saya. Sudah selesai, Cik Muda. Ya, saya mengeluh, merebahkan diri ke tempat duduk. Sudah selesai. Oh, ya. Saya menyentuh perut saya dan berkata perlahan, bakal sijil kematian palsu itu. Bayi ini sihat. Dalam 2 bulan, dia akan keluar melihat dunia. Pak Cik Lee tersenyum, kerutan di sekitar matanya melembut. Faham, Tuan sudah mengaturkan bilik anak mengikut spesifikasi tertinggi. Anak ini akan membawa nama Shen. Dia pewaris keluarga Shen. Kereta mula bergerak perlahan menuju jalan raya yang terbuka di hadapan. Di cermin pandang belakang, pusat tahanan yang suram mengecil menjadi titik hitam dan hilang. Selamat tinggal, Sujay. Selamat tinggal masa lalu yang bodoh itu. Masa berlalu pantas. Ia adalah awal musim panas. Bunga hydrangea di taman keluarga Shen mekar dengan indah. Gugusan biru dan ungu mereka bergoyang lembut ditiup angin. Saya duduk di kerusi goyang di bawah pagar wisteria, memegang bayi merah jambu dan seperti Jade. Ayah, yang dulunya seorang CEO kejam yang memerintah dunia perniagaan, kini berubah sepenuhnya menjadi datuk penyayang, melambai-lambai alat muzik untuk menghiburkan cucunya. Senyumannya lebih cerah daripada bunga-bunga. Matanya betul-betul mirip Wani masa kecil. Ayah mengeluh. Dia pasti akan jadi pemuda kacak bila besar nanti. Bayi itu ketawa, menghulurkan tangan gemuknya untuk mencapai alat muzik. Namanya Damai. Itu harapan terbesar saya untuknya. Di televisyen ruang tamu, berita tengah hari sedang dimainkan. Mahkamah Session Tengah Bandaraya hari ini mengumumkan keputusan kes penggelapan wang syarikat perdagangan Sujay. Defendan Sujay didapati bersalah atas penggelapan wang dan penyalahgunaan dana, dihukum penjara 13 tahun serta perampasan semua aset peribadi. Tertuduh bersama Lin Lien dijatuhi hukuman penjara 5 tahun. Di skrin, Sujay memakai jumpsuit kuning dan selipar kertas jatuh di bangku selepas mendengar keputusan itu. Kakinya tidak berdaya. Dia diusung keluar oleh penguat kuasa. Matanya kosong dipenuhi ketakutan akan masa depan. 13 tahun. Pada masa dia keluar, dunia sudah bergerak maju. Dia akan menjadi lelaki tua gagal, terputus hubungan dari masyarakat, dibebani hutang besar dan rekod jenayah, bergelut di lapisan terbawah kehidupan. Ini lebih teruk daripada kematian baginya. Ayah menjeling TV dan mendengus. Dia dapat hukuman terlalu ringan. Ayah, tutup TV, kata saya tenang. Jangan takutkan Damai. Pak Cik Lee berjalan mendekat dan mematikan TV, menghulurkan saya sebuah fail. Cik Muda, ini laporan bulanan tabung bantuan wanita Wani. Kami telah membantu lebih 300 wanita yang mengalami keganasan rumah tangga, penipuan dan kawalan ekonomi dalam perkahwinan mereka.
Lebih sedozen kes sangat serupa dengan kes awak. Pasukan peguam kami membantu mereka mendapatkan semula aset dan memasukkan penjahat ke penjara. Saya melihat foto-foto penerima dalam laporan. Ada yang lebam, ada yang bermata ketakutan. Tetapi selepas menerima bantuan, mereka semua mendapatkan semula percikan harapan. Ini adalah keputusan saya selepas Sujai dipenjarakan. Saya bukan sahaja akan bangkit sendiri, saya akan menarik naik saudara-saudara yang terperangkap dalam lumpur. Saya mahu semua Sujai di dunia tahu bahawa wanita bukan domba untuk disembelih. Apabila kami bangkit, itu adalah hari kiamat awak. Kerja yang cemerlang. Saya menandatangani dokumen itu, menambah 10 juta ringgit kepada bajet, berikan keutamaan kepada kes yang melibatkan wanita hamil yang mengalami penderaan emosi dan keganasan rumah tangga. Anggap mereka sebagai kes khas. Ya, Cik Muda. Pak Cik Lee dengan hormat menerima dokumen itu. Cahaya matahari menembusi celah-celah daun wisteria, menerangi saya dan Damai. Damai menguap dalam pelukan saya dan tertidur, tangan kecilnya menggenggam erat jari saya, menyalurkan kehangatan dan kekuatan yang tidak berkesudahan. Saya menundukkan kepala dan mencium dahinya dengan lembut. Saya pernah berfikir perkahwinan adalah pelabuhan selamat seorang wanita. Demi dia, saya mematahkan sayap saya sendiri dan meredupkan cahaya saya sendiri. Saya kemudian faham. Pelabuhan selamat sejati adalah hati anda sendiri yang kuat dan kuasa yang anda miliki. Cintailah orang lain hanya selepas anda mencintai diri sendiri. Pelajaran ini datang dengan harga yang mahal, tetapi saya mempelajarinya. Wani, ayah tiba-tiba berkata. Ada majlis amal minggu depan. Si Azhar tu akan ada. Awak tahu dia minat pada awak sejak kecil. Saya mendongak ke arah mata ayah yang penuh harapan dan berhati-hati dan tidak dapat menahan senyuman. Ayah, sekarang saya cuma nak fokus pada kerjaya dan menjaga Damai dengan baik. Bagus, bagus. Tak perlu tergesa-gesa. Tak perlu tergesa-gesa. Ayah ketawa gembira. Anak perempuan keluarga Shane kita ada ramai peminat berbaris. Kebahagiaan awak adalah yang paling penting. Angin bertiup, menerbangkan kelopak bunga ke bawah. Saya menarik nafas dalam-dalam, menghidu campuran tanah dan bunga. Bau kebebasan, bau kelahiran semula. Saya memandang ke kejauhan, pandangan saya tegas dan lembut. Musim suka sudah berakhir, musim bunga hangat dan bunga-bunga mekar. Kehidupan indah saya baru bermula.